Masya Allah, amboi MC dia punya pembukaan tu Masya Allah. Terlebih-lebih pula tu Tersenyum je Shalina. Shalina, apa khabar? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih semua yang setakat ni yang hadir, lebih kurang 23 orang lah kan, tak termasuk dengan Unana dan juga kami sebagai inilah urus dia kat sini. Alhamdulillah, insyaAllah yang lain-lain tu akan bersama dengan kita lah. Jadi akak perlu startkan terus je lah boleh Unana Okey, sebenarnya lebih selesa dipanggil Kak Nis lah berbandingkan dengan Dr. Nisa. Saya cuma communicate, doktor ni biasanya saya lebih selesa dengan student saya lah. So yang lain-lain tu saya rasa lebih dekat kalau boleh panggil saya Kak Nisa ataupun Kak Nis, insyaAllah. So pada hari ini seperti mana yang telah diwar-warkan oleh kita punya MC yang sangat ceria pagi ni, saya sangat rasa macam teruja untuk sharing sebab kita punya MC tu sangat ceria. Terima kasih Unana kerana menceriakan suasana pagi. Saya faham je pagi-pagi ni semua orang hari Sabtu kan nak berehat-rehat, nak bercuti-cuti, tapi memilih untuk bersama-sama dengan kami di Bulatan Gembira pagi ni untuk menjadi wanita yang lebih gembira, insyaAllah. Okay. So saya rasa yang berada dalam ni semua pun dah sedia maklum kan, kita ada sebelum ni ada dalam grup tu minta buat yang borang tu kan, yang untuk kita self reflect lah, kita punya level of self compassion tu dekat area mana sekarang ni kan. Sekiranya masih ada yang tak buat tu, boleh buat lah sebab kita akan ada juga sesi berkaitan dengan kita punya penilaian kendiri tu nanti ya. Okey. Bagi tidak melengahkan masa, rasanya mungkin saya boleh start lah saya punya perkongsian ni. Dan sebenarnya benda ni more to perkongsian yang bersifat mungkin akan ada nanti dalam perkongsian ni perkara-perkara yang mungkin menyentuh anda ke apa ke. Kalau rasa macam tak selesa ke apa, boleh maklumkan kepada saya ya, sebabnya kalau ada tanda-tanda yang begitu sebenarnya itu dah menunjukkan yang perlu dibantulah. Tapi tak apa, along the way ni kalau ada soalan-soalan ke nanti boleh je tanya dekat chat. Nanti MC boleh tolong saya lah untuk bacakan chat-chat tu ya. Okay, insyaAllah saya boleh start dulu ya. Boleh saya share screen ke MC? Okay, nampak gambar tu pun macam dah menakutkan. Kenapa ketemu sampai terbakar kepalanya tu kan. Okay, wanita burnout, keluarga dan burnout kan. Tajuk yang saya rasa sebenarnya tajuk yang agak berat jugalah. Sebab bila dengar perkataan burnout tu, terus kita rasa something yang macam sangat heavy kan, benda yang mungkin emosi yang sangat-sangat mendalam yang mungkin tak dapat pun nak share dengan orang, tak tahu pun macam mana nak share. Jadi pada hari ini insyaAllah lah kita akan sama-sama memahami sebenarnya apa yang dikatakan wanita, keluarga dan burnout. Jadi sebelum itu saya nak buat sedikit reminder lah, bukan reminder apa pun, cuma kat sini kemungkinannya ada perkara-perkara yang saya share kat sini menyebabkan anda rasa tak selesa, rasa resah, rasa akan emosi tu terganggu. Sekiranya perkara-perkara ni berlaku, saya okey untuk anda berhenti dari sesi ni sebab risau keadaan lebih menjadi semakin teruk nanti. Dan sebenarnya jika ada tanda-tanda itu, anda perlu mendapatkan bantuan profesional lah. So ini saya bagi tahu awal-awal sebab kemungkinan ada apa yang saya share ni menyebabkan rasa tak selesa tu sebab bila sebut tentang burnout ni, dia adalah satu emosi yang sangat berat kan. Jadi kadang-kadang kita bila dengar tu dia akan trigger apa-apa. Sekiranya itu berlaku, anda boleh maklumkan dan mungkin kita boleh prepare for professional help lah. Okay. So, apa sebenarnya yang akan anda dapat daripada sesi kita selama 2 jam ni? InsyaAllah sesi ni kita betul-betul akan menggunakan sepenuhnya lah 2 jam ni kan. Yang pertamanya, harapan dekat
akak selepas ni habis je sesi ni, semua orang dia boleh yang ada dalam sesi ni lah, dan kita sebenarnya ada juga live di TikTok, jadi semua yang bersama-sama dengan Bulatan Gembira pagi ni, at least habis sesi ni kita akan memahami uniknya seorang wanita ni kan, apa keunikan wanita ni, dan kita daripada situ baru kita boleh faham macam mana wanita ni dikaitkan dengan burnout. So kita nak kena tahu jugalah burnout tu apa, dan kita kena tahu juga macam mana kalau dah tahu burnout tu, so apa kita nak buat kan. So memahami bagaimana cara mengatasi burnout. Mungkin kita akan buat hands on jugalah. Jadi siapa-siapa yang nanti nak secara live bersama-sama untuk buat hands on tu, nak share apa dia tulis ke apa, nanti boleh je ya. Okey. Okey. So, apa yang kita kena tahu sebagai seorang wanita? Kejap nak ni. Sebagai seorang wanita ni, kenapa dikatakan sebagai seorang wanita ni unik? Unana tahu ke Unana kenapa Unana ni unik? Tahu tak selama ni sebenarnya Unana ni unik? Macam tu. Ke baru tahu hari ni? Ada tahu-tahu juga lah, sebab rasanya macam kita unik ni sebab kita ada banyak emosi lah kot. Oh, Masya Allah. Oh, perempuan unik sebab terlalu banyak emosi sampai tak tahu nak kata emosi tu macam mana. Okey, sebenarnya ada beberapa elemen lah kita nak tengok keunikan wanita ni. Kenapa kita kena kenal wanita ni terlebih dahulu supaya kita faham kenapa burnout tu sering kali terjadi dalam kalangan wanita. Sebenarnya kan kalau ikut statistik terkini tahun 2025 ni, memang burnout ni sampai 60 to 70% kalau tak silap saya, tak silap akak, dialami oleh wanita. Okey. So kita nak kena faham lah kenapa wanita ni pula yang banyak sangat burnout. Kenapa lelaki tu hebat sangat ke tak ada burnout? Okey, kita bukan cakap tentang hebat tak hebat ke apa, tapi disebabkan uniknya, ciri-ciri wanita tu sangat unik, dia sangat menyumbang kepada berlakunya burnout tu. Okey, kenapa wanita ni unik? Pertamanya dari sudut fitrah dan biologi. Fitrahnya, biologinya, wanita ni memang diciptakan dengan kelembutan, dengan sensitiviti emosi, empati dia memang tinggi sangat-sangat. Itu secara fitrahnya. Allah jadikan kita begitu. Jadi bila kita ada fitrah yang begitu, kita ni cenderung untuk merasakan kesusahan orang lain. Mudah sangat nak empati. Macam bila Una sakit, akak pun rasa sakit. Macam itulah seolahnya kan. Dan kenapa kita ada benda ni? Fitrahnya Allah bagi sebab kita ni akan menjadi seorang ibu, penjaga, pendidik. Dia memang perlu ada kelembutan-kelembutan tu kan. Kalau tak ada, kita susah nak merasai apa yang orang rasa. Okey, itu secara fitrahnya, secara biologinya. Itulah, perempuan ni dia memang fitrahnya dia memang ada sensitiviti yang sangat tinggi lah. Sensitiviti emosi yang sangat tinggi. Okey. Yang seterusnya dari sudut psikologi pula kan, dan emosi tu sendiri, memang wanita mempunyai tahap emotional labor yang tinggi. Maksudnya dia bukan sekadar buat kerja fizikal, tapi dia juga kena jaga emosi orang lain ni. Sekarang ni pagi ni akak nak datang sini webinar, kena jaga emosi suami, boleh ke tak minta izin emosi orang ni macam mana semua kan. Unana pun nak ni kena jaga emosi peserta. Bila peserta lambat masuk tadi, Unana minta maaf dekat grup. So kita memang ada tendensi tu. Emotional labor kita memang sangat tinggi. Uniknya wanita ni kan. Tak ada orang lain yang ada emotional labor yang tinggi ni kan. Okey. Yang seterusnya, tadi dah cakap fasa fitrah, fasa emosi, masih lagi terkait dengan emosi kan. Betapanya perempuan tu unik. Kita tak nak guna perkataan yang lain, kita guna unik sebab apa? Sebab unik ni baru kita nampak kita ni special. Kalau kita guna perkataan macam wanita tu kenapa beremosi sangat, dia nampak macam ada satu konotasi negatif kepada kita punya pandangan kita kepada seorang perempuan kan. Tapi bila kita kata dia seorang yang unik, maksudnya kita melihat benda tu sebagai satu benda yang kita ada tapi tak ada orang lain tak ada. So kita akan rasa lebih bersyukurlah dengan diri kita kan, sebab kita ni special. Macam tu. Okey. Dan sebagai wanita juga, dari sudut peranan sosialnya, dia memang akan pikul banyak peranan. Contohnya macam akak sendiri, seorang ibu, seorang pensyarah, seorang isteri, seorang sekarang seorang penceramah, lepas tu seorang anak, seorang menantu. Banyak sangat kita punya jawatan-jawatan tu, dan jawatan ni dia datang dengan peranan-peranan. Itulah bendanya, uniknya wanita ni kan. Kita macam multi
multi sangat. Macam pelbagai peranan, dan peranan-peranan ni kadang-kadang dia ada tuntutan tersendiri dan mungkin sering bertindih-tindih. Sebagai pekerja, pada masa yang sama kita sebagai ibu, kita sebagai isteri, dan walaupun kita belum lagi berkahwin, kita sebagai wanita berkejaya contohnya, ataupun kita ni memang anak yang menjadi carer kepada parents kan, tapi pada masa yang sama kita struggle nak kejar cita-cita kita. So benda tu banyaklah sebenarnya peranan-peranan bertindih tu. Betapa uniknya wanita, dia boleh pegang peranan-peranan tu kan. Okey. Dan paling penting sekali dari sudut Islam ni dan fitrah kita sebagai seorang hamba Allah, kita ni sentiasa dimuliakan sebagai ibu, pintu syurga nak bagi anak, bagi anak-anak, sebagai zaujah, sebagai isteri, penenang suami, litaskunu ilaiha dalam surah Ar-Rum ayat 21 kan. Macam mana nak menenangkan suami kalau kita pun burn out ni kan. Okey, lepas tu nama kita pun binti, anak perempuan, pengangkat darjat ibu bapa tu. Jadi sebenarnya semua peranan-peranan ni sangat tinggi dan amanah dia juga sangatlah berat. Jadi keunikan wanita ni sebenarnya, guna perkataan unik Kak cakap tadi, jangan rasa benda ni adalah satu benda labeling, tapi ialah satu keunikan wanita tu disebabkan oleh kita punya fitrah, kita punya psikologi, kita punya peranan sosial, kita punya dari sudut Islamnya fitrah kita sebagai seorang hamba. Maka inilah wanita ni sebenarnya dia ialah satu insan, makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan kekuatan yang luar biasa dalam bentuk kelembutan. Okey, mereka mampu, kita ni mampu tanggung banyak peranan, tapi tetap sebagai seorang manusia ada batas-batasnya. Kita perlu berehat, kita perlukan sokongan, dan kita perlukan juga kepada keseimbangan. Dalam keunikan tadi sebenarnya ada satu benda yang kita kena bawa kan kat sini kan. Kalau kita nampak sebenarnya kita ni ada kekuatan yang luar biasa, tapi kekuatan yang luar biasa tu dalam bentuk kelembutan. Macam itulah. Jadi kita kena memandang diri kita sebagai wanita yang tu dulu. Kita nampak yang tu dulu. Baru kita faham kenapa sebenarnya saya sangat fragile dan mudah untuk saya jadi burn out. Sekiranya kita tak faham kita ni wanita, ada benda-benda keunikan macam ni, kita rasa macam kenapa aku je, kenapa suami macam relax sangat, kenapa tengok-tengok adik-beradik lelaki semua macam tak fikir pun, macam tak burn out ke? Kenapa kita kan? Disebabkan keunikan tadi lah kita lebih mudah, kita lebih cenderung untuk mengalami burn out. Okey? Kalau saya laju sangat, Unana tolong ni Kak Nisa pelan sikit. Okey. Macam Kak cakap tadilah, kenapa wanita tu burn out kan? Sebab kita punya sensitivity wanita tadi menjadikan wanita ni dia lebih terbeban emosi dia. Sebab tekanan tu datang bertubi-tubi. Bila tekanan datang bertubi-tubi, dan dia pula ialah fitrahnya dia memang sensitivity emosi dia sangat tinggi. Jadi benda tu dia rasa lama-lama dia rasa terbeban. Ni kenapa dia sampai level macam ni? Sebab dia memang tak dapat nak cope dengan baiklah sebenarnya. Okey. Dan seterusnya, bila dia cuba tunaikan semuanya dengan sempurna sebab terlalu banyak peranan sosial dia nak bawa, akhirnya dia terabaikan diri dia sendiri. Jadi kat sini tercetuslah burn out sebab dia terlalu nak menguruskan semua peranan-peranan sosial lain dan dia lupa sebenarnya dia ada something yang dia kena buat pada diri dia kan. Benda tu dia terlupa. So maka akan mudah berlakunya burn out. Okey. Disebabkan juga wanita ni dari segi aspek psikologinya dia sangat beremosi, dia macam mudah empati dekat orang, semua tu dia meminggirkan emosinya sehingga lama-lama dia jadi letih mental dia penat. Bos suruh ni dia buat ni semua dia okey saya okey, tak reti nak say no kan. Jadi kat situ lama-lama kita akan jadi letih mental. Okey, letih mental tu memang kita dah kat pagar-pagar burn out lah tu. Dan bila kita terlupa Allah telah menjadikan kita sangat sempurna kan. Dan kita ni macam tadi kan, kita sebagai ibu, kita sebagai anak kan, kita punya martabat seorang wanita tu sangat tinggi dalam Islam kan. Jadi kat situ kadang-kadang kita terlupa beri hak pada tubuh dan jiwa kita, hingga kita melampaui kita punya kapasiti tersendiri. Yang ni biasanya kita nak buat yang terbaik tu tak ada masalah, tapi kita ada tendensi untuk melangkaui kita punya kapasiti sendiri, dan akhirnya mudahlah berlakunya burn out ni. Okay?
Dan satu apa yang kita kena ingat, satu benda je, burnout berlaku ni bukan sebab kita lemah. Sebab kita unik tadi tu, tapi kerana kita terlalu banyak memberi hingga lupa ruang untuk mengisi semula diri kita. Banyak sangat kita bagi ni, kita bagi, banyak benda keluar tapi tak ada benda masuk. Macam itulah kisahnya. Jadi bila tak ada benda masuk tu, kita kosong. Bila kita kosong, kita mudah burst. Okey? Itu perkaranya. Kita bukan lemah sebenarnya, tapi kita didatangkan dengan kelembutan-kelembutan yang kita sangat menghargai sekeliling kita, terlalu memberi kepada sekeliling sehingga kita terlupa untuk ruang untuk diri kita sendiri. Itulah perkara yang basic lah. Ni basic sangat-sangat kenapa mudah sangat wanita tu rasa burnout. Okay, so far boleh follow Kalau rasa laju ke apa boleh bagi tahu Okay, tadi kita dah lihat dari aspek sebagai seorang wanita kan, dan macam mana sebenarnya sifat keunikan yang ada pada wanita ni yang kadang-kadang boleh membawa dia kepada burnout. Okay, so sekarang ni kita nak tengok pula sebenarnya bila sebut burnout tu apa kan. Nak tanya sikit lah kan, supaya kita ada interaction kan. Shalina nampaknya sangat fokus tu ya Shalina. Okay, Shalina ni sebenarnya dah lama ni kenal, dah lama tak jumpa juga sebenarnya. Terima kasih Shalina join akak punya webinar. Okay, Shina, nama manja dia Shina. Okay, Shina, apa sebenarnya, boleh ke Shina share sikit? Shina rasa burnout tu apa Shina? Tak sure lah kat burnout tu apa, tapi rasanya burnout tu bila kita memang dah tak boleh lagi nak cope dengan tugas-tugas yang kita ada pula. Kita dah start macam prestasi pun menurun, apa semua tu lah, macam asyik marah-marah. Okay, dia highlightkan perkataan dia asyik marah-marah. Prestasi kita dah turun kan, perasaan still emosi kan. So macam kita rasa macam kita dah overload sangat dengan semua benda kan. Thank you Shina. Banyak sangat benda yang kita rasa kita nak kena handle, dah tak boleh nak cope. Dia punya word tadi tu, akak suka word tu, tak boleh nak cope kan. Okay, so sebenarnya burnout ni memang apa yang Shina cakap tadi tu benda yang betul lah kan. Burnout ni sebenarnya kalau kita tengok pada slide akak ni, sindrom yang timbul bila tindak balas kepada chronic stress. Okey, kejap lagi kita akan tengok chronic stress tu apa, yang melibatkan 3 benda. Satu, dia kelelahan yang melampau. Dia dah macam lelah macam mana? Kalau kita orang yang asma tu kan, dia tak boleh nak bernafas tu kan. Ni yang melampau-lampau macam penat sangat. Okey. Dia sangat penat sampai dia tak tahu nak cerita dah dia punya penat tu macam mana. Dan disebabkan penat ni, dia pun tak suka nak jumpa orang nak ni. Tu kita panggil penarikan. Perasaan cynicism atau penarikan. Dia tak nak, dia rasa macam nak isolate je daripada semua benda. Macam tak nak, memang tak nak jumpa orang, tak nak berkawan, tak nak itu, tak nak ini. Okay? Dan dia ada perasaan ketidakmampuan. Dia tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Sebenarnya sebelum ni dia ialah sangat macam wow kan. Semua hebatlah dia, boleh buat macam-macam. Tiba-tiba bila burnout ni kita nampak kenapa dia macam tiba-tiba semua benda dia tak boleh buat kenapa benda ni pun yang simple dia macam tak boleh nak fikir. Dia macam tu. Ini adalah 3 tanda besar lah. 3 tanda besar yang menunjukkan sebenarnya kita dah itulah, kita sedang mengalami burnout. Okay? Dan burnout ni juga sebenarnya di satu situasi dia kompleks sangat. Kita tak boleh macam kalau kita cerita dengan kawan, kawan pun macam, dia ni sebenarnya apa masalah dia? Macam tu lah kan. Dia macam satu situasi yang kompleks yang sebenarnya kita tadi dia cerita ni, lepas tu cerita ni pula. Tapi kita macam tak faham. Tapi kalau jumpa profesional, jumpa kaunselor ke, jumpa psikologis, clinical psychologist ke, jumpa psychiatrist ke, mungkin kita akan boleh boleh bantu dia lah keluarkan situasi-situasi yang kompleks tadi tu. Tapi bila yang mana kawan-kawan, bila kita share dengan kawan-kawan, sebenarnya bukan salah kawan-kawan kalau dia macam dengar tu dia tak faham kita cerita apa. Sebab bila kita dalam keadaan burnout tu, memang situasi kita tu sendiri memang dah sangat kompleks dan sangat menyakitkan. Dia memang kita rasa sakit kat dalam, sakit kat dada, rasa berat, rasa penat, rasa benda tu sampai kita rasa dekat dalam. Okay? Dan sebenarnya dia sangat memberi kesan kepada paling utama pada kesejahteraan hubungan.
kita tak nak dah jumpa kawan. Kita kalau dengan suami kita pun rasa macam tak nak tengok muka suami tu. Kalau dengan anak-anak, bila anak menangis kita rasa macam sangat trigger, macam rasa macam kau diam, macam tu, rasa macam tak nak nampak. Tak pelik lah bila orang dah burnout tu, kadang-kadang dia macam boleh melakukan perkara-perkara yang tak diingini kepada anak-anak dia kan. So macam tu lah. So ini yang sebenarnya dikatakan burnout. Okay. Dan paling penting sekali, ni sedikit knowledge lah kan, tambahan untuk semua. Tadi kita memang tahu dah, memang burnout tu kita akan rasa macam ni semua kan. Tapi sebenarnya bila sebut burnout ni, kita tak perasan yang kita punya demand, keperluan kita melebihi resources, sumber yang kita ada. Okay? Apa demand-demand yang kita ada dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita dan sebagai seorang manusia lah sebenarnya kan. Kemahiran yang kita perlukan. Maksudnya tadi kan kita dah nampak wanita tu dia ada banyak peranan. Dan peranan ni dikena datang dengan kemahiran. Jadi kemahiran-kemahiran ini ialah keperluan. Okay, macam tu. Okay, lepas tu hubungan dan interaksi antara ahli keluarga kan. Peranan sosial kita juga tadi kan. Dia kena datang dengan satu interaction. Dia tak boleh macam ini suami saya, dah cukup. Tak ada interaksi. Kita tak pernah bercakap dengan suami, tak pernah cakap dengan anak, tak pernah cakap dengan parents kita. Tak ada benda tu kan. Tak boleh juga. Jadi itu ialah keperluan-keperluan dan yang perlu ada sumbernya untuk bantu. Okay? Psikologi yang merangkumi aspek kognitif, emosi dan tingkah laku, itu pun keperluan. Kita rasa macam tak apa, saya dah okey, tak payahlah kata perasaan saya ni, saya tak suka benda ni, macam bila saya tak suka saya boleh abaikan je. Tapi sebenarnya kita bukan abaikan, kita menafikan. Kita punya perasaan, kita punya thoughts, semua tu kita menafikan benda tu. Okay. Dan lagi satu dari segi aspek proses fisiologi yang memberi kesan kepada respon stres. Fisiologi badan kita yang memberi respon kepada stres. Bila stres berlaku apa kan? Okay. Bila nak lebih mudah kita nampak macam ni. Sebenarnya burnout ni kita ada satu neraca timbang. Kita ada sini demand, sini ada resources. Demand ni task, relation, psychological, physiological, ni yang ni lah. Apa demand ni. Dan sepatutnya resources tu pun dia kena balance. Dia kena task dia contoh sebagai seorang macam ni dia cakap task, activities required and the time, tools and know-how kan. Okay, apa yang kita kena buat? Sebagai ibu kita kena tahu parenting contohnya. Tapi kita tak ada resources tu. Sumber sebagai parents tu kita tak ada. Jadi bila kita tak ada resources tu, dah kurang satu resource, demand kita dah makin berat kan. Resource kita dah semakin ringan sebab tak ada. Lepas tu dari segi relational, kita nak berinteraksi and relationship with others at work or home. Tak reti macam mana nak communicate, tak reti nak meluahkan rasa penat, tak reti nak meluahkan rasa marah. Bila marah senyap, bila marah keluar rumah, bila marah tutup pintu, hempas pintu, baling pinggan. Kita tak reti nak respon dengan cara yang betul kan. So kat situ sebenarnya kita tak ada sumber yang membantu kita macam mana sepatutnya kita merespon bila kita ada masalah hubungan. Macam mana kita nak berinteraksi, macam mana kita nak menzahirkan apa yang kita rasa kan. Okay, that one satu part. Okay, kemudian dari segi psychological, kita punya thoughts ni, perempuan sangat-sangat fragile kan, dia macam, dan dia mudah membawa kepada pemikiran dia disebabkan keunikan dia tadi. Dia okay, saya kena sebab saya seorang isteri, saya kena sebab saya seorang anak, saya kena sebab saya seorang ibu, saya kena sebab saya seorang pekerja. Dia punya kena thoughts dia tu, pemikiran dia tu ialah banyak pemikiran-pemikiran yang tak rasional, yang menyebabkan keperluan terlalu banyak tapi dia tak ada sumber tu. Okay. Dan last sekali ialah physiological, biological process ni dalam kita punya badan ni. Macam mana kalau stres dia react macam mana? Kan kita tahu bila stres hormon ni naik, hormon tu naik. Nak kurus-kurus tapi hormon stres tinggi, tak kurus-kurus juga. Resources tak cukup ni kan. Jadi demand kita nak kurus tapi resource tak cukup. Dan kita stres, burn out. Orang cakap apa ni, tak ada terhenti nak diet ke apa benda kan. Jadi kita pun dah start stress lah, kita pun burn out. Macam tu lah. Jadinya kat sini sebenarnya bila kita cakap tentang burn out, kita kena kenal pasti apa demand kita, apa resources yang kita ada. Adakah kita punya demand dan resources ni satu level, ataupun kita punya resources tu memang lagi lebih, lagi bagus lah. Sebab kita ada banyak sumber. So apa-apa demand yang datang kita boleh top up. Tapi kalau demand kita terlalu banyak, resources kita tak ada. Sebab kat situlah dia dah start dah boleh berlakunya burn out. Jadi mungkin anda semua yang bersama-sama dengan saya sekarang mungkin boleh reflect diri masing-masing, apa demand, apa resources. Kalau boleh tulis dekat chat pun boleh. Demandnya apa,
resourcesnya apa. Kalau ada cukup, Alhamdulillah. Maksudnya anda masih lagi belum pun sampai level burnout ni. Anda masih boleh uruskan anda punya stres tu dengan baik. Kenapa saya sebut stres? Sebab burnout ni dia ada peringkat dia. Macam mana peringkat-peringkat dia tu, okey. Tengok yang ni okey semua boleh relate dengan diri masing-masing, demands, resources kan. Okey. Bila kita cakap tentang burnout ni, dia sebenarnya burnout tu dia bukan bermula tepat terus burnout. Tak. Dia start dengan mula-mula bulan madu dulu. Tak kisahlah kerja ke, jadi seorang wanita yang macam seorang ibu ke, seorang isteri ke, dia mula-mula dia macam bermula madu macam seronoknya saya dah menjadi pekerja di sebuah company yang sangat besar. Macam tu. Bahagia sangat hidup dia. Dia macam rasa ada kawan bestnya. Dia sangat-sangat happy. Okey. Kalau jadi seorang isteri pun seronoknya suami saya tengok balik rumah nampak muka dia, saya rasa macam bahagia sangat. Macam Unana terus tersenyum, nampaknya kat situ suami masih di overseas ke Unana? Okey. So kita akan rasa happy di peringkat awal tu. Happy dengan semua benda, tak kisahlah apa benda pun kan. Dalam kita punya journey of life tu, first phase dia memang bila kita ada pertukaran je daripada seorang isteri, daripada seorang anak menjadi isteri, daripada isteri menjadi ibu kan, nanti menjadi ibu, nanti jadi nenek pula kan. So kita di peringkat awal tu kita akan rasa fasa bulan madu, kita enjoy je benda tu. Tapi tiba-tiba dah kahwin contoh sebabnya rasanya kebanyakan kat sini peserta kita kalau ikut data kebanyakannya memang dah berkahwin lah. Tiba-tiba lepas berkahwin, dulu masa bercinta dia ni macam gini, tapi masa kahwin dah macam gini pula. Dah start satu stres. Tak boleh. Saya tak boleh ni gantung tuala dekat sini. Tak boleh. Tuala lepas mandi kena letak dekat luar, dekat ampaian. Jangan gantung-gantung dekat tingkap ke apa. Saya tak boleh. Okey. Hari pertama cakap, suami buat. Hari kedua, buat lagi dia ni. Okey, dah start dah stres. Okey. Kemudian berbulan-bulan cakap suami tak faham juga. Baju biasanya perempuan lah yang macam kata benda tu terlebih sikit kan. Sebab perempuan kan unik kan. Dia macam terlalu peranan sosial sebagai dia nak kena basuh baju, dia nak ni disediakan untuk kemudahan dia. Dia ada banyak tong-tong tempat letak baju kotor, ni dia asingkan. Kat sini kena tak tu, kat sini kena tak ni. Yalah perempuan kan sebab banyak benda nak manage, so dia ada structure kehidupan yang dia susun kan. Jadi kat situ bila orang tak memenuhi, dia akan bermula stres tu, dan sekiranya stres ni berpanjangan, tidak diambil kisah tentang stres tu sebab kita rasa biasalah ni, normal lah ni, dalam rumah tangga memanglah macam ni, tak ada apa-apa, okey je. Dia akan pergi kepada peringkat stres kronik. So bila dah stres kronik ni, sikit je trigger kita terus macam rasa macam Sheena cakap tadi, macam nak marah. Sikit je kita rasa macam dah start penat dah banyak kali cakap ni, kenapa ya Allah tak faham. Okey, masa tu dia sebenarnya dah diambang burnout. Masa tu kalau api lilin tu kita tengah kenapa tak ada api lagi, tak ada stres lah sebab tak ada api kan, nak goris. Kita panggil goris mancis. Lilin pula, ya Allah. Mancis tu kita goris-goris dekat dia punya kotak tu kan. Macam tak ada api lagi. Sampai tiba-tiba dia ada api, dia dah terbakar. Masa tu tiba-tiba akhirnya bila terbakar dia akan jadi apa? Dia jadilah kayu yang dah terbakar macam tu kan. Masa tu kita dah burn out, dan paling teruk bila kita rasa burn out tu dah jadi tabiat pun. Saya dah biasa macam ni. Saya dah penat ni, tapi saya dah biasa macam ni. Kita rasa macam itulah life, itulah kehidupan kita. Yang tu sebenarnya anda sangat berada dalam risiko yang sangat tinggi. Sebab kita tak pulihkan daripada awal. So masa ni burnout yang dah menjadi tabiat ni sebenarnya memang kita dah mudah sangat lembek, letih, tak boleh nak buat apa, macam tak nak ni. Kalau boleh macam masa ni start lah jadi yang awal tadi, dia tak nak jumpa orang, dia rasa macam dia ni tak mampu nak buat apa-apa. Kalau dia seorang isteri, dia rasa isteri yang useless. Kalau dia seorang ibu, dia rasa ibu yang tak mampu nak bantu anak untuk apa-apa. Dia akan rasa diri dia tu semua yang tak elok tu dia rasa dia tak nampak dah diri dia wanita yang unik. Dia nampak diri dia dalam keluarga dia tu ialah satu beban besar untuk keluarga. Sebenarnya dia yang sedang terbeban dengan benda-benda yang dia tidak, awal lagi tu dia tak cater. Okay? Sebab dia tidak memulihkan apa yang dia rasa. Sebab dia rasa itu ialah benda yang normal. Which is
tak okey lah tu. Bukan benda yang betul lah bila dia ada perasaan yang begitu. Okay? So itu sebenarnya peringkat burnout yang kita kena tahu supaya sebenarnya kita nampak sekarang ni, saya ni kat level mana? Oh, selamanya bulan madu, alhamdulillah, tak ada stres langsung. Okay. Kadang-kadang kita ada stres sikit, kita patah balik bulan madu kan, sebab dia peringkat-peringkat. Tapi sekarang ni bila kita dah tak pulihkan ni, yang burnout dan menjadi tabiat ni dalam risiko yang sangat tinggi ni, kita susahlah nak patah balik. Kita akan mengambil masa dan kadang-kadang kita akan jadi putus asa. Dan paling teruk sebenarnya, dia membawa kepada kes yang lebih besar, jadi kemurungan. Kita mungkin ada tendensi untuk membunuh diri. Yang ni membunuh diri dan mencederakan orang lain. Yang ni benda yang dah sangat kritikal lah. Maksudnya dari awal dia tak nak minta bantuan. Dan sebenarnya banyak kes-kes macam ni ya. Kalau sebagai seorang pensyarah kan, memang ramai je student-student yang sebenarnya bukan sebab study sangat, terlalu banyak benda yang difikir tentang benda-benda lain selain pada study, sampai dia burn out dan buat bakut. Tahu ya, istilah bakut tu ialah istilah bila kita toreh-toreh tangan, tu kan. So itu ialah percubaan untuk membunuh diri. Dan sebenarnya kalau sikit lah kalau kita dah bercakap tentang nak bunuh diri tu, sebenarnya bila kita dah ada suicidal thoughts, kita baru je ada thoughts tu, sebenarnya dia jika tidak dicegah, dia akan terus membawa kepada suicidal attempt. Maksudnya kita dah ada thoughts tu, mudah je kita nampak pisau, kita rasa nak ni, kita nampak tu, nampak benda-benda tu, ada je idea kita ni macam mana kita nak menamatkan riwayat kita, sebab kita dah tak mampu nak meneruskan kehidupan. Kita dah rasa macam sangat-sangat lemah, tak mampu nak buat apa-apa, dan kita dah sangat berputus asa sehingga kita merasakan jalan terbaik ialah untuk aku menamatkan riwayat diri. Na'udzubillah minaz zalik. Mudah-mudahan wanita-wanita yang sedang bersama saya pada hari ini masih lagi dalam peringkat yang stabil, insya-Allah. Datang ke webinar ni untuk bantu diri supaya terus stabil dan dapat cope dengan perkara-perkara yang membawa, yang macam dah menjadi membuka pintu kepada burnout tu. Okey? Okey. Kita lepas ni sebenarnya kita akan pergi yang lebih macam ada hands on semua tu kan. Okey, sebelum tu nak tahu dulu dari level 1 hingga 5, okey, apa komen anda tentang peringkat-peringkat burnout ni? Okey. Tentang level-level stres yang kita ada. Okey. Apa? Ada apa-apa ni ke? Nak share ke? Ada sesiapa nak ni? Mungkin boleh tulis dekat chat ke? Kalau Unana boleh baca sebab akak tutup chat tu. Ada? Boleh ada yang share dengan saya. Dia cakap betul tu. Saya ada perasaan nak berhenti kerja. Kejap. Silap. Ada sahabat kita kata dia ada perasaan nak berhenti kerja. Saya ada perasaan nak berhenti kerja, kadang benda kecil je terus rasa nak meletup. Okey. Sampai rasa nak marah-marah dekat anak. Okey. Sebenarnya apa yang anda rasa ni adalah something yang valid lah. Perasaan tu sebenarnya perasaan yang memang sah. Anda ada perasaan, maksudnya nak cakap memang perasaan tu ialah satu perasaan yang memang real, memang kita rasa, bukan nak nafikan. Kini kita aware dengan perasaan kita tu kan. Kini kita aware dengan perasaan kita tu kan. Kita tahu, kita rasa macam benda kecil pun kita rasa mudah trigger kan. Dan kita juga ada rasa macam sampai nak berhenti kerja, dah penat ni semua-semua kan. Ini sebenarnya adalah level-level yang mana kita perlu berhati-hati dah. Sebab dia mungkin akan pergi ke level yang seterusnya dah. Okey, dia memang apa yang kita rasa tu, dan kita ada kesedaran yang kita rasa benda tu adalah satu peringkat pertama pencegahan yang sangat baik. Kiranya anda aware status anda sekarang tu bagaimana. Jadi kalau kita tak aware tu yang kita susah nak bantu. Sekarang ni bila kita aware tanda tu, maksudnya kita tahu okey, sekarang saya sedang di level ini. Jadi saya rasa saya perlu dibantu. Okey, memang perasaan tu, kalau kita rasa perasaan ni jangan rasa perasaan ni perasaan yang perlu dinafikan, yang macam perlu ditolak tepi, yang tak perlu diambil serius. Sebenarnya bila kita rasa-rasa benda macam ni, memang kita kena start buat something lah. Dan
sebenarnya apa yang anda buat tu datang kat sini ni sebenarnya salah satu tindakan jugalah supaya kita macam top up balik knowledge apa aku nak kena buat. Macam tu kan. Okey. Kadang selalu hadap masalah yang sama tapi masih tak ada perubahan yang kita nak. Rasa penat sangat. Asyik faham orang lain tapi perasaan kita tak ada yang mahu. Okey. Faham Nawan? Okey, kita sentiasa cuba faham orang lain tapi tak ada siapa pun nak faham kita kan. Betul, benda ni memang kita sentiasa rasa kan. Even kalau kita tak burn out pun lagi, kadang-kadang kita sentiasa rasa kita orang lain tak faham kita. Okey, tak apa. Benda ni sebenarnya satu benda yang memang kita kita akan belajar sekali lagi macam mana nak buat. Tapi untuk Nawal, sebenarnya bila kita rasa tak ada yang faham tu sebenarnya kita kena check balik tadi, adakah kita ada buat tak macam mana, kita ada tak yang tadi kita punya demands tu, resources dia tu membantu tak? Demand-demand yang kita ada ni sebenarnya sumber-sumber tu mencukupi kita ke macam mana kan? Okay, jap. Okay, so kalau kat sini sebenarnya bila kita tengok lah kan, kalau macam bila kita kata tentang peringkat ni sebenarnya macam mana kita nak kenal pasti ke apa, kita cuba tengok kita punya demand and resources tu tadi. Itu je benda yang, bukan itu je, maksudnya perkara pertama yang kita boleh buat bila kita dalam ambang burn out ni, peringkat-peringkat burn out ni kita dah start ni, kita cuma perlu check. Mungkin kalau anda boleh tulis ya, adik-adik semua kalau macam boleh senaraikan apa demands dan juga apa resources, mungkin kat situ saya boleh bantu. Macam tadi ada yang cakap rasa nak berhenti kerja kan. Okey, apa demand-demand yang ada? Apa resources yang ada? So kalau kita nampak demand tu tinggi, memang anda sedang berada di peringkat-peringkat anda dah start nak mengalami burn out ni lah, sebab kita punya demand dah melebihi daripada kita punya resources. So bila kita sebagai seorang ibu macam tadi kata macam mudah sangat termarah anak, okey, apa sebenarnya demand yang kita ada dari segi peranan? Adakah anda seorang yang bekerja? So apa demand dia? Adakah anda berapa orang anak umur berapa? So itu adalah sebab dia lain ni. Bila anak baby lain dia punya demand, bila anak dah remaja demand dia lain. So kita kena sentiasa top up resource. Sebab tu saya kata tadi pentingnya kita faham apa kita punya demands and our resources. Kalau benda tu sendiri kita tak jelas, dia akan memang mudah sangat menyebabkan kita pergi burn out yang menjadi tabiat ni lah. Okey, boleh saya teruskan ke? Okey, boleh? Kak Liz, sebelum tu saya nak ada satu soalan juga ada bagi bawah ni. Okey. Ada cakap saya tak fikir untuk suicide, tapi saya selalu membayangkan situasi kemalangan berlaku lebih-lebih lagi sewaktu drug. Adakah ini satu simptom? Okey. Bila kita terbayang-bayang tu, itu ialah ideation. Kita punya pemikiran dah start idea-idea. Kalau lah kita lakukan bagus kita. Dia macam, memang dia tak sampai lagi ke sana. Tapi jika tidak dibantu, jika tidak diuruskan perkara itu, dia boleh membawa ke sana lah. Maksudnya kita dah ada apa idea kita. Tu kita panggil suicidal ideation. Kita dah bayangkan dah. Sebab apa? Kita benda tu cuma bayangan je. Idea tu macam baru bayangan je. Dia tak buat pun lagi. Dia cuma bayang-bayang. Sebenarnya orang nak sikit lah pasal suicide. Dia takut sebenarnya. Bukan mudah untuk dia buat suicidal ni. Bukan mudah dia nak suicide, nak mengambil nyawa sendiri ni. Dia ada satu perancangan. Dia ada satu macam dia dah ambil masa yang berapa lama, dia dah fikir dulu, dia dah cuba-cuba dulu, baru dia buat betul-betul. So once macam yang soalan Una cakap tadi, dia dah ada bayangan-bayangan tu, sebenarnya itu dah membawa ke situ lah. Siapa pun yang bertanya, saya doakan semoga anda dalam keadaan yang stabil dan apa pun yang sedang anda alami, mudah-mudahan Allah permudahkan. Kita kuat insya-Allah. Okey, insya-Allah kita sama-sama cuba tengok apa yang kita boleh buat sekiranya ada perkara-perkara tu ya. Sebab kita kalau boleh memang, sebab kita tahu kita dalam kalau kita dekat burn out yang menjadi tabiat ni, kita memang dalam risiko yang sangat tinggi. Bukan saja untuk suicidal, tapi kita mungkin boleh jadi kemurungan. Start kemurungan, nanti kita boleh pula jadi kepada hingga bawa skizofrenia kan, penyakit mental yang lebih teruk lagi. Jadi kita nak menjaga kita punya kesejahteraan mental tu jugalah sebenarnya. Okey. So kat sini kalau nak macam lebih spesifik kan, kita nak tengok apa sebenarnya tanda burn out ni. Okey. Tanda burn out macam tadi kita nampak peringkat kan. Jadi bila tengok tanda ni kalau dia bila dia semakin kronik, maksudnya peringkat kita tu semakin kita menurun kepada peringkat yang semakin tinggilah. Maksudnya
kita punya peringkat tu mungkin daripada stres dah turun kepada chronic stress. Daripada chronic stress mungkin dah turun kepada burnout. So kita tengok yang pertama, emosi kita. Kita akan rasa kosong, hilang semangat untuk hidup, mudah marah, cepat tersinggung. Tu tanda-tanda lah tu. Motivasi merudum, nak pergi kerja ke, belajar ke, nak buat apa-apa ke, malas. Tak minat. Kita tak suka buat benda yang kita rasa seronok. Dulu suka memasak, tapi dah tak suka dah. Dulu suka pergi hiking, tapi semua tak suka dah. Kita akan rasa hopeless, tak berdaya, sering rasa bersalah. Kita rasa sebab kita rasa kita tak cukup bagus. Ni kita punya emosi dengan mental dah start terganggu dah masa ni. Kita akan fikir macam tadi kan. Lepas tu, fizikal. Tak adalah macam buat apa sangat, tapi kita rasa letih sangat. Kita dah rehat pun, tapi kita rasa penat sangat. Rasa macam tak mampu, waktu tidur pun macam tak boleh kepala tu. Dan bila tidur pun mimpi yang macam bukan-bukan kan. Kita sakit kepala, sakit badan, rasa itu, rasa ini, rasa macam badan kita rasa lemah. Fizikal kita rasa lemah. Sebab apa? Dia start dengan kita punya emotion tu, mental emotion dia lead to your physical. Okay, kita pun susah nak tidur, mudah sakit, selera makan hilang ataupun selera makan bertambah. So benda-benda macam tu ialah tanda-tanda dari segi fizikal. Kalau kita stres, tanda-tanda ni ada juga. Tapi bila kita burn out, tanda-tanda ni dia lebih kronik. Dia lebih teruk lagi. Kalau sebelum ni kita rasa dalam seminggu tu kita penat hari Isnin je, mungkin sebab tak cukup rehat weekend. Tapi bila burn out ni, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, minggu tu the whole week penat. Lepas tu okay. Lepas tu kita macam tak boleh nak uruskan dah. Jadi macam kita akan rasa sangat penat yang melampau-lampau. Okay? Kemudian dari segi tingkah laku, rasa tak nak bergaul dengan orang, rasa nak menyendiri, suka bertangguh-tangguh kan. Macam saya berterima kasih kepada kita punya peserta ni dekat dengan chat. Maksudnya saya hargai apa yang anda share kat sini. Betul apa yang Dr. cakap, semua saya alami. Maksudnya Siti Nurhaidayu sedang mengalami apa semua tanda ni, dan saya rasa bukan mudahlah untuk kita mengaku kat sini kan. Okay, so dari segi tingkah laku, kita akan banyak coping kita pun coping yang tak sihat. Kita rasa kita dah cope, tapi kita akan makan banyak, kita akan ambil kafein banyak, kita akan merokok, kita akan buat benda-benda yang tak sihat. Kita akan rasa macam this is the best way for me to cope lah. So saya rasa macam mungkin sampai ada yang mengambil dadah kan. Saya punya pengalaman saya pergi supervise student saya, mereka menjadi kaunselor di AADK. Memang ramai juga perempuan yang terlibat dengan dadah. Memang bila saya berada di situ, saya rasa Masya Allah, kesiannya wanita-wanita ini. Mungkin mereka mengambil jalan singkat untuk cope dengan apa sahaja masalah yang sedang mereka hadapi. Mereka pilih yang itu. Tapi yelah, takdir masing-masing kan. Dan kita doakan yang terbaik lah. Mudah-mudahan dengan menghadirkan diri pergi sesi dekat AADK, membantulah wanita-wanita di situ untuk kembali pulih seperti biasalah. Okay? Yang ni pun kalau kita tengok dari segi prestasi, kalau dia sebagai pekerja semakin menurun, belajar pun pointer turun. Kalau dia sebagai seorang ibu mungkin rasa macam hubungan dia dengan anak pun tak ada ni dah. Dia tak ada rasa benda-benda yang seronok. Tingkah laku dia semua tingkah laku yang kita nampak, dia ni kenapa sebelum ni macam lain. Macam aktif je dekat social media, suka share story, tapi tiba-tiba tak ada dah. Macam berbulan-bulan pula tu semua orang macam mana dia sebab dia sentiasa ni kan. Jadi benda tu sebenarnya tingkah laku yang reflect kepada apa yang kita sedang rasa. Dan kita juga akan menjadi kurang produktif dan hilang fokus. Kita macam bila orang cakap dia jadi brain fog kan. Kadang-kadang kita macam nak kena buat apa tadi? Tak ingat lah. Dia jadi macam tu lah. Sebab kita ada tanda-tanda ni semua kan. So dia memang akan efek kita punya tingkah laku. Dan sahabat-sahabat semua, sahabat bulatan kemudian yang saya sayangi, sebenarnya tanda burn out sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang wanita Muslim, bila kita dapati kita dah kurang berminat pada ibadah,
Solat rasa berat sangat. Solat, saya tak cakap benda yang sunat ni. Saya cakap benda yang wajib dulu. Solat 5 waktu. Solat pun kita rasa macam, ya Allah, kenapalah, hai, macam tu kan. Kenapalah dah subuh, kenapa? Itu tanda burnout yang paling kita rasa macam, okey, tak boleh ni, aku kena buat sesuatu ya. Kita rasa jiwa kosong, kita rasa Allah dah tak ada dengan kita. Kenapa Allah uji aku? Kita rasa macam kita menyalahkan takdir, kita menyalahkan Allah, kita tidak berdamai dengan apa yang berlaku dengan kita tu kan. Itu adalah tanda burnout spiritual yang sangat kritikal yang anda kena rasa sebagai seorang wanita Muslim. Saya perlu buat sesuatu. Kenapa ni saya tak rasa dah mudah nak pergi ambil wuduk, nak solat? Kenapa saya asyik marah-marah? Kenapa saya susah sangat nak tengok Al-Quran? Baca jangan katalah, nak tengok Quran ayat-ayat pun susah. Kat situ sebenarnya kita sedang mengalami tanda burnout yang sangat kritikal ya. Dan saya harap tak adalah sahabat-sahabat saya yang begitu. Saya percaya sahabat-sahabat saya dalam bulatan gembira ni masing-masing masih lagi berusaha. Walaupun tak sempat baca, kita tengok Quran. Tak sempat tengok, kita dengar dekat YouTube. Ada tadabbur-tadabbur semua tu kan. InsyaAllah ya. Okey, kita pastikan ya. Dan kalau kita tengok sebenarnya tanda burnout ni dia melibatkan secara holistik. Fizikal kita, kita punya kognitif kita, mental kita, kita punya emosi kita dan kita punya spiritual kita. Kalau saya boleh ringkaskan, PIES kita punya PIES, physical, intellectual, emotion and also spiritual. So walaupun spiritual ni last kali, tapi sebenarnya nak detect kita punya tanda burnout ni spiritual kita ni yang paling utama yang kita kena detect dulu daripada belakang ni. Daripada spiritual yang dia akan efek kepada kita punya emosi, cara kita fikir dan akhirnya cara kita tingkah laku. Okay. Yang tu mungkin kita akan ada sesi lain lah kalau betul-betul nak belajar pasal PIES kan. Webinar Bulatan Gembira sentiasa terbuka untuk topik-topik yang anda inginkan. Macam tu lah insyaAllah. Okey, ni tanda burnout yang saya cakap tadi. Dan sebenarnya burnout tu dia bukan sekadar penat yang biasa ya. Dia adalah keletihan menyeluruh. Fizikal, emosi, mental, spiritual yang membuatkan kita rasa hidup ni dah tak ada makna dan kita tak tahu apa tujuan. Kenapa aku masih hidup lagi? Apa tujuan aku sebenarnya? Kalau aku diuji macam ni, kalau aku dah teruk sangat penat macam ni, kenapa? Kenapa rasa semua-semua ni? Okay? Itu sebenarnya tanda-tanda burnout ya. So mungkin masing-masing boleh reflect diri masing-masing, apa tanda-tanda yang ada kat kita, kaitkan juga dengan demands and resources tadi tu, macam mana? Okay? Adakah kita masih boleh bertahan atau kita hampir berputus asa? Okay. Jadi, bila anda ada ciri burnout tu, sebenarnya bila kita ada ciri burnout ni, dia masih okey kalau kita sedar tentang itu. Kesan dan ciri-ciri itu sebenarnya yang membawa kepada masalah. Kesan pada burnout, kita akan marah-marah. Kesan pada burnout, kita akan rasa nak menyendiri. Kesan pada burnout, kita macam tak nak jumpa semua orang kan. Kesan pada burnout, kita jadi kita yang lain. Itu sebenarnya yang lebih bermasalah. Once kita dah ada tanda tu, kita aware, okey, masih okey. Tapi bila ada tanda tu dan kita tak ambil tindakan, kita abaikan tanda-tanda tu, tapi kita dah jadi kesan buruk daripada kita pula. Macam kita dah marah-marah anak, cakap dengan suami tengking-tengking, kita dah dengan bos pun kita, dengan kawan-kawan pun kita macam asyik nak gaduh kan. So dia sebenarnya banyak yang tiga tu emosi marah lah, sebab kita tahu macam mana nak kata dia marah ataupun dia menyendiri. Dia macam sedih sangat-sangat, yang dia nangis je, ataupun dia marah sangat-sangat. Dia macam emosi yang ekstrim. Okay. Oleh itu kita kena faham diri kita. Lagi banyak kita semua faham diri kita, yang keunikan kita tadi tu, yang datang dengan package peranan semua tu kan. Okay. Lagi banyak sebenarnya kita boleh bantu diri kita. Kalau kita tak faham diri kita, memang susah kita nak bantu. Okay. Jadi saya percaya sekali lagi kehadiran anda semua kat sini sebenarnya sebab nak bantu faham diri sendiri kan, supaya kita boleh bantu diri kita, nak faham diri kita dulu, baru kita boleh bantu diri kita. InsyaAllah kita sama-sama buat sekejap lagi ya. Saya akan ajar beberapa teknik macam mana kita sebenarnya nak memahami atau nak menguruskan kita punya burnout ni. Okay? Tapi yang paling penting tadi, yang pertama tu lah, kita kena tahu dulu kita punya demands and resources tu. Baru kita boleh faham sebenarnya apa benda resources yang kita tak ada nak cope dengan demand yang mana satu tadi. Okay? Okay.
Okey, kita dapat banyak juga soalan dekat chat ni. InsyaAllah soalan-soalan nanti saya akan rangkumkan sekali. Mana yang mungkin sama tu saya akan jawab sekali lah. Okey. Okey. So kalau tadi di awal sesi siapa kita punya MC ada remind ya sahabat-sahabat saya semua untuk buat soalan yang self compassion scale. Jadi kalau yang dah buat tu alhamdulillah. Mungkin ada sesiapa nak share dia punya result ke dengan saya? Yang ni contoh dekat dalam kita punya group tu ada yang dah share kan, ada daripada pihak kami share macam mana rupa graf tu kan. Bila anda buat sendiri benda tu, di hujung tu anda akan dapat graf. Jadi kita akan tengok kat graf tu mana satu yang lebih tinggi. Ada sesiapa nak share? Ada share kat WhatsApp Yang satu lagi, yang last kali 3. Okey. So, kalau saya tengok Puan Mona ni grafnya yang tengah tu lah tinggi kan? Okey. Macam mana kita nak faham graf tu ya? Self compassion ni dia kena bukanlah dia kena yang normal, yang sihat ya. Self compassion tu dia akan tinggilah. Okey, ramai yang share dekat group juga Okey. Bila kita punya self compassion tu tinggi, okay, self disparagement tu rendah, self care tu tinggi, maksudnya benda tu okey Kalau graf anda tu tinggi, rendah, tinggi, maksudnya anda masih boleh cope dengan apa yang berlaku tu dengan lebih baik. Dengan baik, okey. Tapi kalau yang rendah, tinggi, rendah, yang tu sebenarnya perlu dibantu. Okey, ada ke yang dapat tadi tu? Kebanyakan yang share dengan saya ni, okey, kat WhatsApp ada ke? Okey. Kebanyakan yang share dengan saya ni nampak macam alhamdulillah self disparagement tu rendah kan. Tapi yang tinggi yang self compassion dengan juga self care. Bermaksud alhamdulillah sahabat-sahabat belatan gembira saya semua ni masih boleh mengawal benda dengan baik. Sebenarnya self compassion skill ni dia bukanlah yang paling tepat untuk kita ukur burnout tu sebab dia ada lagi instrumen lain. Cuma yang tu dia lebih berfokus kepada yang bekerja. Tapi yang ni, skill ni, kenapa saya gunakan skill ni? Sebab skill ni membantu anda melihat sejauh mana anda punya kita sayang kat diri kita tu banyak ke tak? Bila kita tak sayang diri kita, bila kita tak letak banyak benda pada diri kita, macam tadi kan, burnout tu dia sebenarnya kita terlalu memberi tapi kita tidak mengisi kan. Yang ni self disparagement tu kita macam rasa rendah diri sangat-sangat, kita sendiri yang meremeh-remehkan diri kita. Jadi macam contoh bos cakap, awak ni memang tak boleh buat kerja lah ni semua kan. Kita dah rasa rendah diri, lepas tu kita semakin menurun kecil-kecil. Lalu rasa kita rasa macam penat lah dengan semua ni. Bos asyik cakap macam ni je kat saya kan. Saya rasa macam tak okey lah benda ni semua. Dan bila macam kita jadi parents pun orang macam, awak ni tak kerti jaga anak kan awak ni kan. Jadi kita punya kita akan nampak benda tu satu, kita sendiri boleh katakan betul lah aku ni mak yang tak pandai jaga anak lah, aku ni isteri yang tak pandai jaga suami lah. Macam tu kita akan menyebabkan self disparagement kita rendah. Jadi benda ni bila self disparagement kita rendah dia akan lebih mudah menyebabkan kita burn out. So sekiranya anda punya self compassion dan self care tu masih tinggi, alhamdulillah anda boleh urus dengan baik lagi. Tapi sekiranya memang sangat tinggi, sangat-sangat tinggi, almost to 5 kan dia punya scale tu sampai 5. So kalau anda nak dekat sangat dengan 5 tu, maksudnya anda kena reflect balik sejauh mana anda memberi, menghargai hak-hak diri anda sendiri. Adakah anda terlalu memberi kepada orang sehingga terlupa untuk mengisi diri sendiri Okey, kalau kita tak dapat uruskan benda ni, sebenarnya dia boleh membawa kemurungan macam saya cakap tadi dah, dan paling membimbangkan boleh sampai ke peringkat membunuh diri. Okey. So masing-masing nak kena tengoklah daripada graf tu tadi. Kalau ada yang perlu dibantu, sebenarnya selepas daripada habis sesi ni kita ada follow up boleh secara berterusan kita sama-sama support dalam group tu sebenarnya. Jadi group tu akan kita kekalkan sebab lepas ni ada lagi webinar-webinar lain yang akan support, dan yang group sedia ada ni kita pun akan anda boleh share-share dekat situ apa-apa supaya kita boleh support sesama kita lah. Okay. Jadi saya harap lepas habis group lepas habis webinar jangan keluar daripada group tu sebab group tu akan insyaAllah banyak lagi info yang kami akan kongsikan Okay, macam saya cakap tadi,
self compassion scale ni dia hanya untuk kita tengok pada diri kita ni macam simptom lah at least Dia bukanlah satu benda yang kita judge, oh dia memang ada burnout, tak ada. Tapi bila ada benda tu rendah, maksudnya kita mungkin ada tanda-tanda burnout. So kita kena check lah balik, apa demand kita, apa resources kita, balik kepada tadi tu semula. Okay, supaya kita boleh naikkan kita punya self compassion, kita boleh naikkan kita punya self care. Sebab memang menjadi seorang wanita ni kita terlalu uniknya kita ni, kita memang banyak menguruskan emosi orang lain sampai kita terabaikan kita punya emosi sendiri. Okey? 49 minit. Allahu Akbar. Okey, kita akan buat ada 49 minit lagi Okey, jap. Sorry. Lama pula. Okey. So, sekarang ni kita nak cegah sebelum parah. Okey. So, kita akan semak stress bucket. Apa yang kita nak buat sebenarnya? Macam mana nak tengok demand dan resources tu dengan cara yang lebih mudah? Kita menggunakan stress bucket ni. Saya difahamkan dalam grup sebelum anda hadir kepada webinar ni, anda perlu ada kertas, crayon, color, whatever semua tu kan. Okay, kalau kita tengok kat sini ada baldi apa dia punya benda bilangan, sebiji baldi sebuah baldi. Okay, dah lama tak belajar BM. Okay, ada baldi kat sini. Okay, kita kat dalam baldi ni ialah apa-apa yang kita terima. Ini ada satu baldi. Inilah diri kita. Apa yang kita terima masuk semua dalam tu. Okay, macam ni. Physical decline, anxiety, ni semualah kita masuk dalam ni. Lepas tu ada dia punya stressor ni kan. Makin tinggi kita punya baldi, sebenarnya makin banyak faktor-faktor penyumbang kepada kita punya stress tu tadi. Okay, contohnya kat sini workload, kesihatan kita, negative feedback, konflik, macam-macam lah kat sini kan. Dan ada tak baldi kita tu tempat nak keluar air tu? Ada ke tak? Okay, kalau baldi tu gitu je, kita tak pasang pipe, tak ada tempat keluar, dia akan melimpah-limpah kan? Melimpah tu maksudnya kita dah burn out. Okay, so sekarang ni saya mungkin boleh berikan masa sedikit untuk anda semua. Okay, sama-sama kita buat stress bucket kita. Saya masing-masing bayangkan anda ada baldi. Ni baldi saya ni tak ada pipe. Mungkinlah kalau saya sekarang kosong je baldi ni. Sebab tu saya macam belum burn out lagi. Tapi kalau baldi ni penuh melimpah, mungkin saya burn out sebab tak ada pipe. Jadi lukis anda punya baldi sendiri, baldi tekanan sendiri, stress bucket sendiri. Kat mana nak letak pipe dia ke, berapa banyak pipe nak letak ke, suka hati. Sebab baldi tu baldi anda. Anda yang lebih memahami baldi anda. Okay? Okay, mungkin kita boleh bagi dalam 5 minit kot. Okay, sebab tinggal masa pun tak banyak kan. Mungkin dalam masa 5 minit untuk masing-masing buat baldi masing-masing. Okay, nanti apa ni, sebab tadi kan ada kita dapat yang dia memang nak dengar dulu baru soalan kat ujung. Mungkin nanti bila dekat ujung tu apa ni, Unana boleh panggil sesiapa untuk reflect lah dia punya baldi ni. Boleh kita buat dulu dalam masa 5 minit. Saya beri peluang untuk anda buat anda punya stress bucket. Okay, mungkin masing-masing dah siap baldi tekanan masing-masing. Okay, nanti mungkin untuk reflection Unana bolehlah panggil siapa-siapa untuk share dia punya stress bucket. Okay, apa ni, ini ialah stress bucket. Saya percaya masing-masing ada stress bucket yang berbeza. Mungkin ada bucket stress dia besar, ada yang kecil, ada yang mungkin diguna apa? Kita panggil apa? Cebok apa bahasa yang cetong. Kalau orang Kedah panggil apa Una? Cebok. Itulah. Bucket lah kan yang kecil tu. Gayung. Masya Allah. Word tu tak sampai. Okay. So sebenarnya kalau kita nak melihat bila kita nak mencegah semparan ni, nama pun webinar Bulatan Gembira kan. Sebenarnya dia banyak je macam mana nak mencegah kita punya burnout. Tapi ini adalah benda yang paling cepat supaya kita dapat sedar ni saya punya stress bucket. So saya nak kena buat apa? Sebab dari stress bucket kita akan tahu kita punya demand dan juga kita punya apa tadi, resources. Okay. Dan sekiranya kita melihat dari perspektif Islam sebenarnya bucket stress ni dia sangat terkait dengan kita sebagai seorang Muslim Yang pertama sebenarnya bila sebut stress bucket tu dia menggambarkan kita punya hati, kita punya jiwa. Macam mana? Dalam Islam ni jiwa tu dia akan menjadi satu pusat emosi dan spiritual. Kalau banyak tekanan masuk, banyak sangat air masuk, banyak benda yang masuk kat dalam tu. Dan kalau benda yang masuk tu benda yang macam benda yang negatif, dia akan menyebabkan hati tu dia jadi berat, jadi gelap,
jadi tak khusyuk, dia jadi susah nak nak buat apa-apa sebab dia dipenuhi dengan benda-benda yang negatif, benda-benda yang toksik kan. Kalau hati banyak toksik, sakit, betul tak? So balik tekanan tu seolah-olahnya kita bayangkan itu ialah jiwa kita, itu ialah diri anda. Apa yang anda masukkan dekat dalam anda punya diri tu kan. So kat sini tu perkara pertama lah. Tu kita punya baldi tu. Itu sebenarnya kita punya jiwa dan hati kita. Dan apa-apa air tekanan yang masuk kat dalam tu sebenarnya beban kerja kita, peranan kita, tanggungjawab kita, ujian-ujian kehidupan, bisikan-bisikan syaitan, kita rasa rasa tak cukup, rasa macam kenapa dia dapat, saya tak dapat, rasa dengki, rasa macam tak mampu. Bisikan-bisikan syaitan tu masuk dah sekali dalam kita punya stress bucket. Kalau non-Muslim, kita tak tengok benda tu. Tapi kita sebagai Muslim, kita nampak benda tu kan. Selain daripada beban kerja ni sebenarnya, ada elemen-elemen lain yang masuk sekali kat dalam tu. Bisikan-bisikan syaitan tu, nafsu kita, dan perbandingan sosial. Kenapa dia boleh? Kenapa dia dapat? Kenapa saya tak? Kenapa rumah dia macam istana? Kenapa rumah saya ciput je macam ni kan? Okay. Kita sentiasa mempersoalkan. Okay? Jadi kat situ benda tu masuk dalam hati kita. Kenapa bos sayang dia? Kenapa bos tak sayang saya? Kenapa asyik dia je? Kenapa dia? Kenapa? Asyik persoalkan lah. Kenapa? Itu benda yang masuk sebenarnya. Kita nampak, kita cakap tu tak ada apa-apa pun. Tapi apa yang kita cakap semua masuk dalam kita punya stress bucket tadi. Okay? Sehingga dalam ayat Quran pun sendiri, dalam surah Al-Ma'arij memang sebut sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Kita memang sentiasa keluh kesah, resah gelisah, kan? Itu memang sifat manusia. Okay. Seterusnya, tadi kita dah nampak input. Sekarang ni saya ada baldi, input saya apa? Tekanan kerja di samping bisikan-bisikan syaitan pun menjadi saya punya input. Kemudian kita tengok output. Ada tak saluran? Ada tak saya buka pipe saya? Ada tak saya rasa baldi ni dia kena ada penutup lah. Tapi bila letak penutup dia kena ada tempat air keluar. Nanti kalau air tak keluar penuh sangat macam mana pula So ada tak kita letak pipe saluran dekat kita punya baldi tu, dekat kita punya tong air yang besar tu? Ada tak? Okay. Kalau dalam psikologi biasa kita melihat saluran ni, tekanan yang masuk, kita salurkan melalui, analoginya begitulah. Ada benda masuk, kita salurkan, kita stres, kita salurkan dengan senaman. Orang kata pergi bersenam, yoga kan, makan makanan sihat, betul tak? Kan? So itu sebenarnya kita punya cara untuk deal dengan kita punya stres. Tapi apa yang Allah ajar dalam Islam, kita kena tambah spiritual coping. Selama ni mungkin coping kita more to physical coping, emotional coping, tapi kita cognitive coping, macam kita tak nak fikir negatif, tak nak ni, tapi kita terlupa spiritual coping. Okay? Macam mana nak cope dengan coping? Macam mana nak salurkan dengan baik? Pertamanya solat dan doa. Memang dalam dengan mengerti Allah hati menjadi tenang kan. Solat dan doa ni juga ada dalam surah Al-Baqarah ayat 61, ayat berapa saya tak ingat, tapi dalam surah Al-Baqarah memang kita kena solat, kita kena berdoa. So bila jadi apa-apa, perkara pertama solat, doa. Okay, nampak macam klise sangat lah Kak Nisa ni cakap benda ni kan, tapi memang itu sebenarnya spiritual coping yang kita kena buat. Ambil wuduk, solat, doa. Sebab tu bila kita marah, kita kena buat apa? Bila kita berdiri, kita kena ambil wuduk kan. Sebabnya kita tengah marah ni, api, syaitan tengah bisikan-bisikan syaitan tu tengah masuk. Kita kena redakan dengan air. Sebab tu kita ambil wuduk kan. Okay. Bila ambil wuduk, kalau macam kita tengah berdiri, duduk. Kita tengah duduk, tak boleh juga kita baring. Kalau tak boleh juga kita tidur. Tak payah. So benda tu sebenarnya dah ada cara macam mana kita nak uruskan kita punya rasa marah tu tadi. Memang kita tengah penat ni. Tapi sekiranya spiritual coping yang datang dulu dalam kita punya nak menyalurkan cara tu, kita akan solat dan doa. Ya Allah, bantu aku. Aku lemah, ya Allah, bantu aku untuk menguruskan perkara ni. Sungguhnya perkara ni semua adalah urusan engkau dan engkau yang memudahkannya. Macam tu kan. Kemudian berzikir. Berzikir ni dia jadi release valve untuk emosi. Astaghfirullahalazim, subhanallah. Mulut kita sentiasa dengan mengingati Allah. Bukannya macam orang biasa nak dengar lagu nak ni buka mulut dia ni lagu. Dan lirik-lirik lagu tu sebenarnya dia menjadi sebati dengan diri kita. Kalau kita dengar lirik lagu yang macam kita rasa mungkin lah kan, saya tahu kat sini tak ada, tapi kebiasaan kalau kita tengok movie stres, dia pergi club dengar lagu tuntang-tuntang. Adakah kita punya burnout akan selesai? Saya rasa kalau saya lagi burnout saya kat situ kan. Jadi biasanya kalau kita buat benda yang macam tu, kita tak ada dapat tak release pun kan. Sebab kita akan rasa macam aduh lagi stres, balik macam lagi stres kan. Macam tu kan. Jadi sebenarnya
zikir tu dia merupakan release wave untuk kita punya emosi. Okay, coping, spiritual coping yang seterusnya, syukur dan sabar. Saya tahu kita mengalami banyak sangat perkara dalam kehidupan yang mungkin kita pun macam rasa tak boleh masuk akal benda ni. Tapi cuba bersyukur dulu dengan apa yang kita masih ada dan bersabar dengan apa yang diuji. Okay, kat situ sebenarnya kita dapat mengurangkan tekanan perasaan kita. Saya faham je sebab saya ramai juga klien macam stres, tak boleh nak balance kan work life balance tu semua-semua kan, anak terabai ni semua-semua. Tapi pertama syukur, alhamdulillah kita ada anak, alhamdulillah kita ada pekerjaan. Okay, Allah bagi izinkan kita bekerja, bos kenal kita, kita boleh menyumbang kepada company tu, kita boleh macam-macam. Tapi kita nampak yang tu dulu, bersyukur dulu. Okay, tapi sabar, okay, tak apa, sabar sikit. Mungkin nanti aku dapat pengalaman yang lebih bagus, dapat ni nanti bila ada orang jadi benda yang sama, kita pula yang bantu dia. Memang benda ni memang susah nak buat sebenarnya. Benda ni hanya boleh dibuat bila kita nak buat, pilih untuk buat, dan juga kita nak proses benda tu. Kalau kita pilih untuk macam ikut apa yang kita rasa, ikut yang input masuk tadi, tak ada saluran keluar ni, kita susahlah nak buat. Macam itulah. Okay. Dan seterusnya tawakal. Kita dah buat, kita dah bersedia untuk buat apa-apa, kita dah buat tindakan semua-semua, tawakal tu Allah. Allah yang uruskan semuanya. Jadi part kita sebagai manusia kita dah buat, kita dah ikhtiar, kita sunnatullahnya kita dah jalankan. Tapi seterusnya yang mengawal segala-galanya, apa pun yang berlaku, takdir kita kat dunia ni semua sampai akhirat sana pun Allah dah takdirkan, Allah dah tuliskan. Jadi kita tawakal tu Allah. Saya mungkin ada yang akan senang lah kan, Kak Nisa cakap ni semua tak lalui benda sama. Saya biasa dapat benda tu daripada klien saya. Tapi sebenarnya bila kita ada spiritual coping ni, bermaksud sebenarnya macam kalau kita tengok balik self compassion skill tu, kita ada self care yang tinggi dan juga kita ada self compassion yang tinggi. That's why kita tak memperlekikan diri kita, sebab kita tahu Allah dah bagi yang terbaik untuk kita. Jadi sama-samalah kita reflect sejauh mana sebenarnya kita menggunakan spiritual coping dalam urusan kehidupan kita. Dan lagi satu, ni ialah silaturahim dan sedekah ni, jangan rasa benda ni adalah satu perkara yang simple, yang macam tak ada apa-apa. Penatlah nak pergi jumpa orang, penatlah nak kenduri kendara ni semua-semua. Tapi sebenarnya itu adalah bila kita bersilaturahim, dia sangat membantu kita untuk merasa lebih ringan. Jiwa kita akan lebih ringan, bersedekah ke orang. Kan, senyum pun sedekah kan, rasa macam tak mampu nak sedekah apa-apa, senyum. So kurang-kurangnya kalau orang tu tengah stres, tiba-tiba buat kita senyum, oh sejuk hati dia kan. Kita tak tahu kita dah memberi satu sedekah yang besar kepada dia kan sebenarnya kan. Okay. Tu kita kena ada output. Sebagai Muslim ya, kita kena ingat boleh buat benda lain, tak salah pun nak jaga makan, pergi exercise, which is very very good. Okay. Tapi tambah, bukan tambah, sebenarnya kena buat dulu spiritual coping, baru kita tambah dengan benda-benda lain tu tadi. Okay. Dan sekiranya baldi kita tu kita asyik isi pipe tu tak ada keluar langsung, salurannya pun tak betul, kita keluarkan dengan cara tak betul, baldi ni boleh melimpah ruah. Itulah maksudnya kita dah start burn out, kita penat, kita marah, kita putus asa. Kat sini sebenarnya kita mungkin lupa tentang tanda mizan. Mizan tu ialah keseimbangan kan. Kita lupa pada tubuh. Lupa tentang diri kita ni kan. Dan kita lupa nak tadabbur tubuh. Apa maksud tadabbur tubuh tu? Memerhatikan. Tadabbur tu ialah memerhatikan dengan teliti. Kalau tadabbur Quran kan, memerhatikan dengan teliti apa mesej Allah kepada kita. Tapi kalau tadabbur hidup ni, memerhatikan dengan teliti apa sebenarnya Allah nak bagi kat saya melalui ujian-ujian kehidupan ni. Kenapa Allah uji saya macam ni? Mungkin kita pun start perhati, teliti balik, cari hikmah di sebaliknya. Okay? Hadis pun ada cakap kat sini, hadis Bukhari, sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak ke atasmu, mata mempunyai hak atasmu, isterimu juga dia hak atasmu. Ada panjang lagi lah hadis ni. Tapi nak cakapnya, baldi tu boleh melimpah ruah bila kita tak ada saluran keluar dan kita tak tahu macam mana pun kita nak keluar kita terlalu menerima terlalu banyak input. Okay. So ini sebenarnya yang dikatakan sebagai kita punya stress bucket. Okay. Mungkin kata macam lambat nak buat stress bucket ni, nak kena tular, nak kena ni. Okay. Jom kita tengok. Okay. Sebelum tu. Cukup tak pipe saluran spiritual saya atau body saya masih melimpah? Saja buka air banyak-banyak kan. Biarlah nanti kan kalau tak ada air kan senang. Rugilah kan sebenarnya. Bil pun kena bayar banyak, betul tak Ija? Bil kena bayar banyak bila kita buka air melimpah-limpah itu.
Banyak masalah pula lepas ni tiba-tiba tak best pun kalau melimpah-limpah itu membazir. Macam itulah. So kita nak kena jaga yang dalam baldi ni. Okay. Semua orang ada baldi, tapi sebagai Muslim ekstra, kita ada extra pipe yang unik. Tadi perkataan unik tu saya sebut je kan, wanita tu unik. Dan kita sebagai Islam pun, sebagai seorang Muslim pun sangat unik. Kita ada baldi, pipe yang unik, mana kita ada doa, zikir, syukur, tawakal. So inilah sebenarnya pipe-pipe yang perlu ada dekat kita punya stress bucket tadi. Okay? So far boleh Okay, Unana okay? Okay. Okay. Satu lagi. Saya akan ajar 2 teknik hari ni. Okay, teknik yang kedua. Teknik 5 ke 1. Apa 5 ke 1 ni? Okay. Biasakan dengan mindfulness. Okay, kalau mindfulness tu, dia fokus to the present moment. Sekarang ni saya tengah bagi ceramah, saya fokus tengok anda semua kan. Tapi kalau dalam Islam, mindfulness ni kita tengok kepada konsep khusyuk. Kita tadabbur, kita zikrullah yang bawa hati kembali kepada Allah. Okay? Sebenarnya teknik 5 ke 1 ni 5, 4, 3, 2, 1, dari 5 ke 1. Okay? Dia boleh dijadikan terima kasih, latihan zikir panca indera. Okay. Apa yang sebenarnya 5, 4, 3, 2, 1 ni? Okay. 5 perkara yang kita nampak, 4 perkara yang kita sentuh, 3 perkara yang kita dengar, 2 perkara yang kita hidu, 1 perkara yang kita rasa. Okay. So sekarang ni cuba masing-masing duduk betul-betul depan laptop tu kan. Kalau ada anak kat tepi ke apa, sekejap mak nak ni jap, nak cuba buat nak grounding ni. Kita panggil ni teknik grounding kalau dalam counselling. Okay. Saya nak minta semua peserta okay, cuba tengok apa 5 perkara yang anda nampak yang Allah jadikan di sekeliling anda. Senaraikan 5 perkara tu. Yang nampak kita nampak, macam saya nampak sahabat saya depan ni dan suaminya Ija dan juga saudara Hafizul. Saya nampak anda semua. Apa yang kita nampak? 5 benda yang kita nampak, yang Allah ciptakan untuk kita. Seterusnya 4 perkara yang kita boleh sentuh. Benda-benda yang Allah ciptakan yang kita boleh sentuh. Apa perkara yang kita boleh sentuh? Tadi nampak, kita terus ke panca indera seterusnya, kita sentuh. Kemudian apa 3 perkara yang kita dengar? Apa 2 perkara yang kita hidu? Wangi ke, busuk ke? Dan last sekali, apa 1 perkara yang kita rasa syukur dengan apa yang Allah berikan hari ini? Boleh. 4 perkara yang 4 perkara ni, yang 4 ni 4 perkara yang kita boleh sentuh. Tak kisahlah sentuh apa-apa. Okey, 5 perkara yang kita nampak. Okey. Yang kita nampak, yang Allah jadikan, yang kita nampak depan kita sekarang ni. Apa 5 benda yang kita nampak? Lepas tu, lepas nampak, yang kita boleh sentuh. Akak boleh sentuh pen, akak boleh sentuh phone, boleh sentuh tisu. Okey. Yang kita boleh sentuh Kemudian apa yang kita boleh dengar? 3 perkara yang kita boleh dengar. Boleh dengar bunyi kipas, boleh dengar bunyi burung kat luar. Apa yang kita boleh dengar? Dan 2 perkara yang kita hidu. Dan 1 perkara yang paling kita rasa syukur. 1 perkara yang kita syukur saat ini dengan apa yang Allah berikan. Betul-betul. Boleh tengok slide akak juga. Dalam slide ni ada 5 perkara yang kita nampak, perkara yang kita sentuh. Okey. Sahabat-sahabat webinar semua, kalau kita dapat buat ni, sebenarnya kita ambil masa untuk grounding sikit kan. Kita nampak, kita boleh nampak, kita pegang, kita dengar semua tu, kita hidu, kita rasa. Rasa ni lebih kepada perasaan apa yang kita rasa kan. Okey. Sebenarnya bila kita buat benda ni, dia adalah benda yang paling cepat boleh buat waktu kita trigger. Contoh,
Tiba-tiba kita rasa nak marah, pause. Perkara pertama memang kena pause. Lepas tu pause, okay, sekarang aku nampak apa? Okay, nampak anak, kita nampak suami, kita nampak ni. Bila kita nampak, cuba kita sentuh anak kita tu. Kita akan sentuh dengan penuh rasa sayang kan? Dan kita akan dengar dia nangis ke, dia apa ke. Dan kita akan, sebenarnya kalau hidu ni apa yang kita bau lah kat situ kan. Bau macam mana kan. Sebab dia nak connected dengan alam tu sebenarnya bila kita buat grounding ni. Dan bersyukurlah kita boleh pegang lagi. Kalau suami yang depan tu, kita boleh pegang lagi dia. Kalau ibu bapa kita boleh pegang lagi dia. Sebagai carer, memang struggle jadi seorang carer. Sebab ada student PhD akak yang membuat pasal carer. Memang kehidupan sangat struggle. Kena bawa pergi jumpa doktor, kena sekian-sekian. Dengan parents memang kadang-kadang emosi orang tua macam mana semua kan. So benda tu sebenarnya sangat memberi kesan lah. Tapi bila kita pause sekejap dan buat teknik 5 ke 1 ni, InsyaAllah slow-slow. Memang dia tak boleh sekali buat terus jalan. Memang tak boleh nak tengok 5 benda pun tak boleh nak tengok ni. Mungkin dia cakap macam tu kan. Tak apa. Nanti buat lagi. It's a process. It's a learning process. So, bukanlah bila dapat hari ni buat terus jadi. So, dia bukan macam tu ya. Dia memang benda tu proses. Dia gradually akan okay. Trust the process. Okay. So kalau tengok daripada sini sebenarnya bila kita tengok teknik 5 ke 1 ni sebenarnya burn out ni dia tidak hanya ditenangkan tapi juga dia perlu disucikan dari kosong kepada penuh. Kita banyak memberi ke orang, kita dah kosong. Jadi kita nak penuhkan macam mana, kita tengok balik apa yang kita nampak Allah bagi apa, kita sentuh balik apa ni. Dan kalau kita sentuh contoh ni, kita sentuh tisu ni kan, memang kita rasa manusia yang buat. Tapi manusia tu kita sedar tak? Allah yang bagi idea dia nak buat kan. Dan tisu ni datang dari mana? Daripada pokok kapas. Pokok kapas tu siapa yang jadikan? Allah. Semuanya back to Allah balik sebenarnya kan. Jadi bila kita mengisi benda tu dengan apa yang kita dengan zikrullah, insya-Allah slow-slow kita melatih hati kita untuk belajar mengisi hati kita dengan benda yang sepatutnya terisi. Dan insya-Allah dengan cara tu slow-slow sebagai wanita kita boleh bantu diri kita untuk atasi burn out kita, terutamanya dalam keluarga lah, dalam konteks keluarga kan. Jadi walaupun kita kerja ke, tak kerja ke, bila kita seorang wanita ni dengan peranan-peranan yang datang tadi, keunikan kita tadi tu, memang dia akan mudah sangat untuk berlaku benda ni kan. Tapi sekiranya kita boleh pause dan buat teknik 5 ke 1 ni, lepas tu bila dah tenang sikit, anak-anak dah tidur ke, suami dah tidur ke, kita buatlah yang tadi tu, yang stress bucket tu. Hari ni stress bucket saya apa? Oh patutlah saya termarah anak tadi sebab saya macam ni. Saya dengar syaitan cakap kat saya, ni marah budak tu. So saya mengikut nafsu saya untuk buat macam tadi. Kita kena banyak muhasabah diri kan. Dan sebelum tidur tu memang Rasulullah sarankan untuk kita muhasabah diri. Masa tu lah sebenarnya kita tengok balik stress bucket kita. Oh okey. Jadi kita boleh nampak, ni demandnya, ni resourcesnya. So esok saya kena macam ni. Benda tu sebenarnya cara nak kawal kita cuma burn out lah. Okay. Dan saya ulang. This is a process, a learning process, and you have to trust the process. Proses ni dia ambil masa. Dia bukan tiba-tiba. Kalau benda tu berlaku tiba-tiba dia boleh tune balik kepada perkara yang kepada benda yang asal tadi. Okey? Okey. So, bila kita dah buat semua tu, macam mana? Kita pun adalah KPI kita. Macam mana nak tahu saya ni dah okey ke tak, doktor? Macam mana nak tahu saya dah okey ke tak, Kak Nisa? Okey. 3 benda je. Anda dah fit, siap boleh angkat macam itu tu. Una dah fit ke belum? Bila dah fit ni maksudnya frekuensi kita kepada kita punya burnout tadi tu, kekerapan kita semakin berkurang. Kita semakin nampak benda ni sikit, tak ada. Dah boleh manage sikit. Tenaga yang kita salurkan pun dah berkurang. Tempoh masa pun dah pendek sikit. So itu maksudnya fit. Bukanlah fit kita ni kan. Tapi frekuensi dia semakin berkurang, intensity dia, tenaga yang kita salurkan pada isu tu dah semakin berkurang, tempoh masa pun semakin berkurang. Senang cerita, kita semua benda tu berkurang lah. Macam tu lah. Okey. Ni satu benda saya nak share sebagai seorang wanita, kan cantik je kat situ kan. Kita tahu tadi kita wanita yang sangat unik. Kita bayangkanlah macam pokok ni kan. Sekuntum bunga ni. Apa sahaja permulaan, tak kisah kita sebagai anak, kita sebagai isteri, kita sebagai ibu, kita sebagai nenek. Memang tak ada nenek lah kat dalam ni kan. Maksudnya dalam fasa kehidupan kita akan sentiasa berubah kan. Apa sahaja permulaannya, pasti akan ada peringkat yang penuh dengan cabaran-cabaran. Dan masa itulah kita macam rasa kita dah burn out, kita tak boleh, kita teruskan. Allah ada. Teruskan sebab saya percaya kita semua boleh mencapai potensi yang terbaik dalam diri kita. Sebagai seorang isteri, kita akan mencapai potensi sebagai seorang isteri yang terbaik.
Sebagai seorang ibu, kita akan mencapai potensi ibu yang terbaik. Memang akan ada titik-titik yang memang kita akan rasa lelah, titik-titik yang kita akan rasa tak bersemangat, penuh dengan cabaran, tapi insya-Allah Allah sentiasa bersama kita dan kita pasti boleh mencapai potensi diri kita yang terbaik kerana manusia itu dijadikan sebaik-baik ciptaan Allah. Okey? Insya-Allah. Nampaknya perkongsian saya dah sampai di penghujungnya, dan itulah sebenarnya kita tak kalah, kita bukan menyerah, tapi kita perlukan sedikit masa. Jadi beri anda semua sedikit masa untuk pause, cuba tengok balik apa yang telah Allah kurniakan kepada kita, dan saya percaya kita semua, apa pun yang anda hadapi, kita semua boleh keluar daripada isu tu, insya-Allah. Dan saya juga mohon di sini mana-mana yang berada di live TikTok ataupun bersama-sama saya dalam webinar, mohon doa kalian semua untuk anak buah saya yang sedang kritikal lah juga dia bukanlah juga, memang dia sedang kritikal, yang baru saja 2 hari lepas mengalami pembedahan jantung. Semoga anak buah saya kembali sihat seperti biasalah. Mohon doa dari semua, insya-Allah. Jadi saya patah semula kepada Unana untuk teruskan sesi kita. Terima kasih Unana. Okay, baiklah. Alhamdulillah. Betul-betul potensial yang sangat. Kata saya pun tak kata nak kata apa sebenarnya. Macam tu kan. Saya minta maaf dulu lah sebab saya ni memang lorak kita ni kalau bila gementar tu dia memang akan keluar secara spontan. Kalau saya tak gementar, saya jadi tak bantu gementar. Saya tu gitu. So, terima kasih Kanisa atas potensian yang kata sangat bermanfaat, menyentuh hati dan membuka mata kita sebenarnya tentang isu wanita, keluarga dan juga burn out. So, kalau sebelum ni kita macam pemahaman pasal burn out ni, mungkin kita macam berstress dan cakap dan sebagainya. Tapi sebenarnya bila kita tengok sebenarnya dia ada banyak sudut lah. Kalau kita faham apa yang Kak Nisa sharekan. So kita akan pergi kepada sesi seterusnya, iaitu Q&A ataupun sesi refleksi lah. Mana-mana yang nak share tadi kan. Semua ni nak share ataupun nak buka mic lah. Saya suka kalau yang nak buka mic ni supaya kita macam ada two-way communication. Kalau dalam chat ni dia macam tak kasar dah, tak feel benda kan. So boleh kongsikan apa yang paling menyentuh hati, yang bagi kesan ataupun ilmu baru yang diperolehi daripada perkongsian Kak Nis tadi. So silakan siapa-siapa yang rasa bersedia nak pegang table dulu, boleh sebab kita pun tak banyak masa dah. Pukul 10 saat dia nak beli ikan kat market dah kan. Nak lapar ni duk tunggu kan. Ada tadi saya tengok dia kata dia tengah duk hidu makanan dia masak tadi kan. Makanan breakfast pun duk mai nak menanti kita kan. So sekarang ni saya naklah ada di antara anda semua yang boleh bagi refleksi sikit lah. Apa yang kita dah belajar ataupun apa yang Kak Nis dah kongsikan dengan kita semua, insyaAllah. Yang tadi kan. Ada ke? Tak kerti tutup. Kena buka je. Semua malu-malu je. Okey ke semua? Tunggu. Ataupun Kak Nis nak jawab dulu soalan yang Kak Atan tadi tu. Okey, soalan yang mana? Mungkin Una boleh tukar untuk akak. Sebab tadi saya dah tengok ada di antara kawan kita yang dia punya tengah-tengah tu tinggi, ada 2-3 orang lah yang kita nampak dan kita lihat ada yang tinggi. So jadinya macam apa yang kita boleh bantu dia daripada sudut yang ketika inilah ataupun apa fast action yang dia boleh buat untuk dia kata apa seimbangkan ataupun cuba kurangkan dia punya self disparagement tu, memperlekehkan diri sendiri tu. Okey. Boleh Kak Nis tolong bagi huraian sikit part tu? Okey. Kalau siapa-siapa yang mana yang tinggi dia punya yang tengah tu tinggi kan. Bila dia buat yang tengah tu tinggi, bukanlah bermakna kita sangat-sangat teruk macam tu, tak tapi maksudnya kat situ kita
kena dibantulah. Okey, sebab kita tak tahu macam mana sebenarnya untuk kita uruskan benda tu. Okey. Bila dia macam bila Una kata fast action tu, dia memang apa-apa yang jadi pun kita kena pause on the spot tu. Pause kejap. Bila kita pause, kita bagi signal ke otak, okey, berhenti kejap, kita boleh berfikir dengan lebih rasional. Okey, itu perkara pertama. Pause kejap. Okey, bila kita pause tu, masa tu yang paling fast action tadi tu memang akak sarankan buat teknik 5-1. Kalau teknik tu pause terus, okey, sekarang ni aku nampak apa, kita akan shift fokus kita tu kepada benda yang kita sekarang, present moment tu lah kan. Okey, kita takkan at least sekejap kita boleh mengabaikan benda tu lah sekejap kan. Okey. Bukan abaikan, maksudnya kita boleh uruskan benda tu dengan cara kita divert kita punya ni kepada 5-1 tadi tu lah. Itu fast action yang kita boleh buat. Okey. Cuma untuk long term kan, kalau macam nak menaikkan dia punya self disparagement tu, memang dia kena banyak ada self care tu. Sebab self compassion ni hanya akan jadi tinggi bila self disparagement ni, pelecehan diri kita tu berkurang dan kita ada self care kita tu tinggi. So memang nak tak nak, dia kena melihat apa yang saya perlu sebenarnya. Adakah saya terlalu bagi orang macam-macam sampai saya terabaikan keperluan saya? Demand dia tu untuk diri dia tu, dia terabaikan benda tu. Okay, so kena tengok lah sebenarnya apa yang saya perlukan. So bila yang ni untuk long term, memang teknik stress bucket tu, muhasabah diri sebelum tidur semua tu sangat membantu. Okay, untuk short term, on the spot, pause 5-1. Itu yang akak boleh bagilah. Ada banyak lagi teknik lain tapi dia bukan on the spot sangat. Lagi satu mungkin, kalau kita jenis yang orang visual kan kita ada karakter, ada orang visual, orang audio kan. Kalau kita jenis orang yang visual dan kinestetik, cuba bila tu, okay, sekarang ni tarik nafas, bila pause, bayangkan ada 5 kelopak bunga, start kelopak bunga satu tu, cuba lukis dalam bayangan kita. Tangan kita kat bawah, tarik, hembus, tarik hembus sampailah 5 kelopak tu settle. Kemudian baru kita boleh berhenti dengan baik balik. Macam tu lah. Dia yang penting ada pause, ataupun kita astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Cukup 5 bunga kelopak tu, okey. Macam tu lah. Itu yang fast action Una. Tapi macam akak cakap tadi, ulang kena sentiasa ulang. Manusia kena sentiasa diingat-ingatkan. Yang akak ulang tadi, kalau stress bucket dan muhasabah diri tu untuk long term punya proses. Macam tu lah. Okay, tu soalan yang ni lah. Kalau akak nampak kat chat ni juga Una, dia ada, sekejap saya pun out sebab apa ni? Ada juga satu lagi tu, dia tanya pasal tips. Nak uruskan anak-anak sendiri masa suami pergi overseas. Mana nak urus, okey. Sebelum tu risau burn out, betul. Saya tak nafikan bila mana PJJ struggle dia sangat lain lah. Walaupun suami pergi sekejap kan, even though single ni, sahabat kita Una Ana ni pun dalam ujian sebenarnya sekarang. Una okey ke kalau saya share? Kalau akak share? Una sebenarnya dia mengalami kaki dia patah dan dia terpaksa sambung lagi MC, dan dia alhamdulillah Allah izinkan dia jadi MC hari ni, dia sambung MC medical leave tapi sekarang dia jadi MC untuk ni dengan keadaan kaki patah. Suaminya memang kerja ke overseas, selalu pergi. Suami ni memang tak ada lah sekarang ni kan. Bila suami balik? 2 hari bulan insyaAllah. 2 hari bulan suami balik. Hari tu suami dah balik kejap, pergi balik pula. Macam tu lah kehidupan Una ni. Una kuat Una. Okay, InsyaAllah. So dah hilang dah cakap apa kan bila tengok Una. So kat sini sebenarnya saya tahu memang Una struggle. Walaupun dia pengantin baru lah, kita boleh katakan, masih tak adalah baru sangat, tapi masih dalam honeymoon phase. InsyaAllah, alhamdulillah selamanya honeymoon. So banyak juga struggle-strugglenya kan. Jadi sebenarnya bila nak cakap, sebab semua orang lain, dia punya surrounding, background, support system dia tak sama. Jadi jawapan saya ni tak mungkin sesuai untuk semua, tapi boleh cuba. Dia bergantung kepada kita punya situasi, dan situasi kita pula melihat juga kita punya background, kita dibesarkan, macam mana support system yang kita ada, semua-semua tu lah. Dan bila disebut background tu, kita akan tengok jugalah dari segi Islamik dia macam mana, dari segi dia punya kefahaman macam mana kan, semua benda tu lah. Jadi
Ada satu benda yang anda boleh buat, kita boleh buat, dia ada nama spesifik benda tu. Satu teknik ni dia ada kotak, 4 kotak. Okay, dalam 4 kotak ni ada benda yang urgent, tak urgent. Dia ada satu benda urgent, tak urgent. Ada tak? Kita kotak ni mengajar kita letak priority. Jual di window tu? Bukan jual di window. Eisenhower matrix, Eigen matrix lah. Something lah nama dia, nanti kalau saya ingat saya akan share dalam group Tapi dia ada kotak tu, dia more kepada untuk macam mana kita nak meletak priority kepada kita punya pekerjaan, okey, ataupun tugas ataupun peranan. Okey, sekarang ni ada benda yang kita kena buat urgent, segera, kita segerakan. Ada benda yang memang dia urgent tapi dia boleh buat lambat sikit. Bukan dia urgent, macam ni, memang segera, urgent tu memang segera lah kan kita kena buat kan. Ada benda yang benda tu tak segera pun kita kena buat juga, tapi dia bukan segera pun. Okey, kita boleh delegate ke benda tu, kita boleh ni ke, tapi still bergantung kepada support system yang kita ada lah. Macam PJJ kan, mungkin yang saudari kita ni, sahabat kita ni, suami dia outstation, dia sendiri tak sihat kan. So kat sini ada tak orang lain yang bersama dengan dia? Ada tak support system dekat situ yang boleh bantu dia? Anak nombor 2 meragam sampai menangis kan, saya burn out. Saya faham sebab saya juga pernah mengalami benda tu. Saya menangis bila saya tak tahu nak buat apa, memang saya menangis. Dan kadang-kadang macam suami saya lah tempat yang jadi punching bag saya kan. So kat situ kena cari seorang yang kita boleh cakap pada dia bila jadi apa-apa, kita boleh terus dekat dia. Kita boleh macam cari dia terus. Ni kalau macam sahabat kita ni hire kiddo care kalau mampu kan. Dia kata kalau kita berkemampuan lah, insyaAllah. Tapi yang penting kita ada orang yang kita boleh contact terus. Macam sekarang ni tengah rasa tak okey, boleh tak ni tolong anak-anak ni macam ni, saya tengah rasa macam ni, saya takut nanti anak-anak ni saya hilangkan sabaran. So ada tak orang yang terdekat yang kita boleh reach out dia terus? Itu perkara yang kita boleh buat lah kan, yang pertama. Dan kalau rasa nak menangis, nangis je. Perasaan tu tadi keluarkan je, luahkanlah apa yang kau rasa tadi kan. Okay, saya tak boleh nyanyi kat sini takut hujan pula, cuaca dah elok-elok ni kan. So kita kena meluahkan benda tu, perlu diekspreskan. Kalau rasa macam tak boleh express verbally, kita express non-verbal, tulis dekat WhatsApp ke, lukis ke, perlu diekspreskan. Sebab bila tak express tu dia jadi melimpah-limpah tu. Okey, itu antara benda yang kita boleh buat. Dan seterusnya, sekiranya berlaku benda-benda yang macam ni, sebenarnya macam tadilah priority kan. Satu, kita tak priority, mana yang kita boleh delegate, mana yang kita boleh buat kemudian, mana yang kita kena dahulukan. So nanti boleh cari nama benda tu. Saya pun akan share lah nanti kalau nanti mungkin Unana boleh remind akak untuk share dalam group kan. Okey, lepas tu bila kita dah ada benda tu, kita pun kena cari support system. Siapa orang yang kita paling dekat yang kita boleh reach out bila jadi apa-apa dekat kita kan. Itu perkara yang ni. Dan sekiranya semua benda tak jalan, pergi jumpa professional help. Okay, saranan saya, walaupun saya mengajar kaunseling, pensyarah kaunseling, saya juga ramai klien yang memang setiap bulan saya ada je klien, dan most of my klien tu memang klien-klien yang ada isu keluarga, sebab saya punya kepakaran ialah kaunseling keluarga. Jadi saya memang cadangkan pergilah berjumpa dengan kaunselor, ya. Pergi berjumpa dengan kaunselor untuk share apa yang rasa. Walaupun kita kebanyakan, saya biasa dengar kalau saya tanya student apa punya first pemikiran bila sebut counselling session, dia rasa dia bermasalah. Dia bukan hanya untuk orang bermasalah, sebenarnya dia lebih kepada kita nak cari tempat yang selamat, yang profesional, yang boleh, yang tak judge kita, yang boleh dengar kita. Mendengar tu yang penting, mendengar dan validate apa yang kita rasa. Mungkin kalau kita salah orang, kita jumpa cerita, alah benda tu pun tak boleh buat ke? Apa kita rasa? Jadi rasa lagi macam mulalah tekanan-tekanan masuk tu, bisakan syaitan lagi banyak masuk pula kan. So kat situ cari orang yang profesional. Kalau clinical psychology ni, dia biasanya dia more to diagnosis, diagnosis perkara-perkara yang kesihatan mental ni tadi. Dan psychiatrist tu dia lebih kepada penyakit-penyakit kesihatan mental yang lebih serius, yang mungkin perlu kepada medication. So kalau rasa macam tak sampai lagi level tu, pergi kepada kaunselor dulu. Kami akan cuba dengari anda, santuni anda, dan kita tengok apa yang kita boleh buat. Kalau kita dah buat test-test kan, macam nampak ada simptom-simptom yang memang perlu di-refer kepada psychiatrist, dan kami akan refer lah. So kalau rasa memang dah tak okey sangat, go
for professional help. Jangan simpan. Okay? Sebab kita tak tahu apa yang kita boleh buat kepada orang sekeliling kita. Okay? Okay, Una? Okey, insyaAllah. Terima kasih Kak Nis. Kita pun dah menghampiri ke pukul 10. Ada yang dah pukul 10 dah pun? Gerak kan? Okay. Ada yang ni kan? So jadinya Alhamdulillah, terima kasih kepada soalan-soalan yang diberikan. Saya panggil tips kot yang saya boleh tambah sikit selain daripada Kak Nis cakap tu ada 2 tips kan. Start dengan priority dan sebagainya. Cuma at first tu, kalau macam saya lah, dia macam bila banyak sangat berlaku tu kan, benda berlaku dan kita tak ada orang yang terdekat dengan kita. So diri kita sendiri je. So maksudnya apa yang saya buat first adalah memang macam saya cakap dia adalah mindfulness tu. Bila kita mindfulness maksudnya kita tak ada orang sekeliling. Satu benda yang kita kena buat adalah kita kena ingat yang kita ada Allah. Betul. So bila kita bercakap dengan Allah lebih, so kita akan rasa yang lain-lain semua akan dekat dengan kita. Sebab tu macam apa? Kan saya macam nak rasa macam sebab tak rasa kan macam tu. Tapi sebenarnya saya merasai apa yang kadang-kadang saya pun share dengan saya kan. Dan sekarang ni pun saya berada dalam keadaan yang patah kaki kan. So benda tu adalah luka-luka yang berlaku dalam diri saya. Tapi anda kena jadikan luka-luka tu adalah sebagai sahabat anda. Dan juga kekuatan tu menjadi pilihan anda, bukan kelemahan. So sebab kita kata untuk membantu diri kita juga, bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Betul. So jadikan luka yang ada dalam diri anda. Luka tu bukan hanya sekadar orang panggil sebagai apa? Sakit dan sebagainya, tapi pengalaman ataupun benda-benda yang melukai kita lah, yang menyakitkan kita, orang buat kita dan sebagainya. Jadikan benda tu sebagai sahabat. Cuma pilihan yang kita kena pilih dan pilihan yang kita ada tu adalah kelemahan ataupun kekuatan. Dan saya memilih kekuatan dan saya tahu anda juga boleh pilih benda yang sama, insyaAllah. Itulah. InsyaAllah. Memang spiritual coping lah kan. Back to spiritual coping lah yang terbaik sebenarnya. InsyaAllah. Kita ada satu yang sangat panjang perkongsian daripada Puan Idayu. Saya berterima kasih Puan Idayu kerana share apa yang sedang anda alami dan rasa. Saya percaya anda datang ni pun sebab anda nakkan lagi support system dan kekuatan untuk anda berdepan dengan situasi yang sedang anda lalui sekarang. Macam Una cakap tadi, Allah ada, Tuhan kan ada kan tadi kan. So kalau rasa penat, berehat seketika, kita memang kena pause sekejap. Okay, pause untuk kita ingat balik 5 benda tadi. Apa yang paling penting, yang pertama yang kat bawah tu, satu rasa yang paling kita syukuri yang Allah bagi. So bila kita ada rasa benda tu, masih ada satu tu pun dah cukup membantu kita untuk kembali kuat, insyaAllah. Okay, Una? Okay, baik. Jadinya kita dengar dari Cik Isi, ada tengok tadi baca saya tak boleh nak dia biji ke apa dia mungkin dia punya boleh share juga dalam grup balik nanti. So kita pun dah menghampiri dah ambil masa. Ambil masa sikit lah untuk kita tutup kita punya sesi kita pada hari ini. So jadinya saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang tak terhingga buat Kak Nisa. Kak Nis, lupa saya dah biasa Kak Nisa. Saya kita cuba nama Kak Nis ni ataupun Dr. Dato' Nisa Fuad atas perkongsian yang kita bermanfaat, menyentuh hati dan membuka mata kita serta tentang isu wanita, keluarga dan juga anak. Mudah-mudahan setiap ilmu, nasihat dan pengalaman yang dikongsikan oleh Kak Nis seperti tadi menjadi panduan untuk kita semua dalam menguruskan diri, keluarga dan juga tanggungjawab seharian. Kami daripada pihak tu doakan semoga Allah video yang ke snap gambar ke? Kak Nis lah. Sebab boleh satu frame saja kan? Sekarang untuk saya ingatkan juga tarbiyah ni adalah keperluan jiwa kita. So ia bukan berhenti setakat program ni je, tapi akan diteruskan dalam bentuk program berkala dan juga rohani. So kita semua tahu fokus kita bukan sekadar untuk diri tapi juga untuk keluarga yang menjadi amanah besar untuk kita. Dan perjalanan kita tak terhenti setakat webinar ni juga, kerana program webinar macam ni akan ada berkala dan berbentuk rohani yang boleh kita ikuti dari semasa ke semasa. Yang penting anda terus follow lah dan juga sertai program yang diadakan. InsyaAllah kita ada ultimate lah ataupun kita panggil sebagai kemuncaknya
Bila bukan sekadar online je, kita akan ada aktiviti santai, contohnya piknik untuk kita eratkan lagi ukhuwah. Kat mana tempat dia tu, nanti kita akan bincangkan selanjutnya lah. Dan ramai juga ada di antara kita ni pelbagai tempat. So inilah peluang dan inilah ruang untuk kita berkenal-kenalan dan bina jaringan yang solehah, insyaAllah. So sebelum kita nak tutup ni, nak mohon jugalah untuk semua peserta, saya tak pasti lagi lah kita punya teknikal dah bagi kebuaran feedback yang akan dikongsikan sekejap lagi dalam grup dan juga dekat chat lah. So maklum balas anda tu sangat berharga bagi kami untuk terus perbaiki dan tambah baik program yang akan datang. Mudah-mudahan Allah kira usaha kecil ni sebagai perjalanan menuju redha dan syurganya, insyaAllah. So saya nak iklan sikit lah. Sekiranya ada yang ingin nak kongsikan webinar ni ataupun ada yang ambil gambar sikit kan, screenshot sikit kan. So nak post kat sosial media tu, nak paste kat sosial media tu, jangan lupa lah tag bulatan.gembira di TikTok maupun di IG menggunakan tanda pagar ataupun hashtag webinar Bulatan Gembira gitu. So saya nak akhiri kita punya doa rabitah ni. Salah. Saya nak akhiri kita punya webinar ni dengan doa rabitah dan juga kunut nazilah lah. Sama-sama kita doakan kepada rakan kita, sahabat kita, seperjuangan kita berada di Palestin juga. So marilah kita aminkan doa ini sama-sama. Mudah-mudahan Allah satukan hati-hati kita dan lindungi kita semua, insyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوهلت على دعوتك وتعهد على نصرة الشريعة فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهد بها سبلها واملأها بنورك الذي لا يفنى واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكلي عليك وأحيها بمعرفتك وأثبتها sayangnya. Tunjukkanlah jalannya, penuhilah dengan cahaya-cahayamu yang tidak pernah padam. Lapangkanlah dadanya dan dengan limpahan iman kepadamu dan indahnya tawakal kepadamu. Hidupkanlah ia dengan makfiratmu dan matikanlah ia dengan keadaan syahid di jalanmu. Sesungguhnya engkau sebaik-baik penolong dan sebaik-baik penolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sebelum tu nak minta semua untuk buka kamera set. Boleh tak? Kita nak ambil gambar kenang-kenangan. Nak mana ada lagi ni, kita ambil gambar sama-sama dulu. Sebelum kita nak tutup lah kita punya sesi webinar malam ni, pagi ni. Gitu. Ada, boleh buka kamera ke sikit. Kita punya kru tim teknikal kita, kita nampak dah nama Safarin. Apa khabar nama gitu. Ada kita nampak Kak Nur Shalina. Okey, kita nampak tim teknikal kita pun dah gerak dah tu. Ada gambar dah tu. Okey. Mana-mana lagi kok ada yang feel free. Okey, ada yang kat tangan tu. Siapa tu? Ada Zuhara okey. Kita ada Hidayah, Siti Hidayah, Amira Izzati. Mana lagi yang boleh buka? Jom buka, kita sama-sama abadikan kenangan. InsyaAllah. Hai Zuhara, hai Mira. Ramai juga yang saya familiar kat sini. Sempat bagi tudung, sarung je tuan dia pun tak apa. Tim kita kata tak apa, dia lambat makan pun tak apa. Yang penting gambar kita cantik. Dia kata kat saya, dia bawa WhatsApp saya je ni. Jadi boleh yang kata tak pakai tudung tu, boleh pergi ambil tudung. Kita bagi masa last minute 2 ni untuk kita ambil gambar. Tapi kalau yang hak memang tak pakai tudung, tak usah pakai tudung kan. Dia jadi bahaya. Tak jadi jemaah lain pula. Macam tu lah. Tim kita boleh share juga ke bolong feedback. Okey. Supaya nanti kalau ada ni kan. Okey, ready semua dah kan? Ready. 1, 2, 3. Jadi sekali bagi. 1, 2, 3. Dengan Aisyah.
Okay. Okay. So nak mohon nanti boleh isi borang feedback dekat grup lah. Dan terima kasih semua. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah. Moga harapkan kita dalam jalan tabiah dan istiqomah hingga ke syurganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah boleh live lah. Terima kasih semua. Shina ke salam kat Deli. Thank you semua yang join kami. InsyaAllah kami akan ada lagi live selepas ni insyaAllah.